Aku build satu band, nama band tu Remos. Orang kawan India ni. Tapi aku bagi lah parents aku dengar kan. Apa ni pakai Suara Cikang. Dulu Suara Cikang. Sedap lagu ni. So result UPSR okey lah? Ada A tapi tak ada gagal. Aku main ni. Apa nama dia lupa. Sebab dia yang ajak aku mancing. Shimano ke apa? Shimano. Dia orang nampak shuffle ni macam letak satu influence yang buruk dekat budak-budak. Cover set 46, sign Rossi kan. Kurang bagus lah. Sebab aku stop masa sem kedua. Aku pula ada 500 cash. Habis lah 500 aku bagi kat dia. Dia Ya power aku. ilah. Hai, Assalamualaikum guys. So ini adalah episod yang kedua, kesinambungan daripada story aku yang sebelumnya. So kalau sebelum ni kita dah cerita pasal zaman aku kecil kan, daripada aku kat Kelang, and then membesar dekat area rumah flat kos rendah. Lepas tu pindah. And then masuk sekolah apa semua dan sampailah form 4, form 5 kan. Aku buat apa. So now kita nak cerita pasal apa pula Adil. Okay, aku flashback sikit lah. Masa zaman kau sekolah rendah lah. Okay. Kita start dari sekolah rendah. Lepas tu naik ke sekolah menengah sampai form 3. Itu timeline lah aku nak tanya kau. So daripada sekolah rendah ke sampai form 3 tu kau, kalau term budak sekarang lah, kau budak kelas depan ke budak kelas belakang? Aku kira budak yang just nice lah. Dia tak pandai sangat, dia tak bodoh sangat. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Tengah-tengah Mid range. Apa mid range ke entry? Mid range lah. Dia tak lah. apa, dia tak lower. Itu sekolah rendah lah. Sekolah rendah dengan sekolah menengah dua-dua. Masa sekolah rendah tak adalah pandai sangat. Mungkin aku kelas ke-3, ke-4 kan. Tak jauh lah. Kelas mungkin ada dalam 7, 8 kan. So aku tengah-tengah. And then belajar kat sekolah pun aku rasa aku tak adalah macam nakal sangat ataupun pandai sangat. Aku just macam orang yang sederhana lah. Kira tak adalah jadi macam Dia tengah-tengah. tak ada jadi student favourite, tak. Student nakal sangat pun tak. Tak. Dia macam anonymous sikit lah. Invisible lah, tak Invisible kelihatan lah. Invisible. Invisible. Dia tak, aku ni tak macam dikenali sangat dekat sekolah. Sebab mungkin dekat sekolah tu dah start ramai orang daripada apartment, blok lain, even daripada luar MK tu pun ramai. Aku rasa zaman sekolah tu aku lebih introvert kot. Kalau kat luar sekolah aku liar sikit. Tapi time tu tak, term introvert kita tak Kita familiar tak lagi faham kan. lah. Aku macam aku segan nak tegur orang sangat zaman sekolah. Tapi term kena bully dan juga dibully tu, pembuli dan juga dibully tu aku dah faham. Cuma aku tak involve dalam benda tu. So dia lain dengan aku dekat luar. Aku kat luar ni dia macam liar sikit lah kan. Sebab kita tak ada cikgu, tak ada guru disiplin untuk nak pantau. Kan? Ada pun mak bapak lah. Itu kat rumah. Kalau kat luar kita king sikit lah. So dekat sekolah ni sebab ada cikgu disiplin apa semua, so kita rasa macam kita kena berdisiplin sikit lah. Kan? Jangan buat benda-benda tak elok lah. Itulah fikiran aku masa tu kan. Itu cara kau survive lah. Cara aku survive kot. Tapi by the time aku rasa masa membesar tu, yang happy kan aku masa tu adalah kat sekolah agama kot. Sekolah agama kan Kau waktu sesi pendek, petang. Oh, sekolah Dia kebangsaan ada sesi pagi. pagi dengan petang sebab ramai kan kawasan tu. So dia punya timing kan pendek sekolah agama kan. Kalau pergi pagi balik pukul 10.30 ke 11 macam tu. Kalau pergi petang masuk pukul 2 mungkin balik pukul 5, 5.30 kan. So dia punya timing pendek kalau bandingkan dengan sekolah rendah. So kita orang banyak main lah. Dekat sekolah agama ni memang banyak main. Banyak main bola. Bola bukan bola lah, kita sepak botol. Botol kosong ataupun tin. So kita tak main bola, kita sepak tin kan. Ataupun kertas digumpal-gumpal, selotip, sepak itu kan. Aku ingat dulu masa sekolah agama aku, kawasan dia bukannya sekolah yang proper sekolah. So sekolah agama aku dekat bawah blok. Aku rasa teratai pun sama. Dia set up shop lot tu jadi Dia bukan shop lot. sekolah. Literally bawah tu sepatutnya tempat kita orang main, tapi dia jadikan sekolah. So dia macam satu ruang kosong untuk kita orang main. Dia macam ada kolong, ada kolong. Kolong kolong tu sebenarnya dia macam konkrit kan, batang-batang konkrit, tapi ada ruang untuk kita nak berjalan main apa semua, untuk nak buat kenduri ke apa semua boleh. But dia convert, dia buat letak ni separation tu. Letak dinding-dinding lah. Dinding, tapi bukan dinding yang boleh buka pasang lah. Dia mungkin dia simen ke apa kan. Jadikan sekolah bawah tu, blok D. Maksudnya bukan kedai kan. Dia bukan kedai. Dia memang kosong-kosong yang di-convert ke jadikan sekolah agama.
So jadilah kelas-kelas, tapi tak banyaklah kelas. Ada dalam mungkin 10 je kot kelas paling maksimum pun. So daripada kawasan ni, dia buka lagi kawasan sana sebab budak dah makin ramai kan. Tapi manakala kelas tak banyak, so dia buat 2 sesi lah, pagi dengan petang. So kalau sekolah pagi tu best sikit sebab pagi kita rasa fresh sikit kan, nak main pun lebih aktif. Kalau petang tu dah lemau. Dah lemau sikit Dah penat lah kan. Aduh, bila nak balik sekolah kan. Tapi ingat lagi lah, belanja dulu 5 sen, RM1 tu dah memang terlalu cukup lah belanja sekolah. 50 sen 50 sen kalau sekolah petang sebab waktu rehat singkat. Lepas tu air pun 10 sen, 20 sen. Satu cawan tu kan, murah dulu. Nasi lemak pun 30 sen. Cukup kan? Cukup. Air, nasi lemak air kan? Posen-posen dulu boleh survive. Sekarang posen-posen tak boleh survive. Tak boleh. Paling minimum aku rasa sekarang bagi anak aku darjah 1 tu pun mungkin RM3 lah ke RM5. 3 ke RM5 rasanya kan? 3 ke RM5 itu sekolah petang. Sekolah pagi RM5. Sekolah kita RM1 tu masih dapat full meal lagi. Full meal sekali dengan telur. Kalau nak ayam tambah 50 sen. Ayam minta kuah. Kadang-kadang terlepas ada 2-3 ketua ayam. Sebab dulu ambil sendiri lepas tu bayar. Sekarang tak tahulah serve ke apa kan. Dulu dia susun banyak, ambil bayar. Kadang ada budak yang nakal, ambil lari. Betul lah. Kan, tengah sibuk-sibuk kan. So masa sekolah rendah aku macam introvert sikit kot. Aku tak menegur orang sangat. Sebab mungkin kawan yang aku kenal tak ramai sangat. So kawan yang rapat dengan aku masa dekat apartment tu pun dia kelas-kelas lain. Mungkin kelas belakang, kelas depan semua. Dia dah bercampur-campur kan. Tapi kalau balik je nak main sama rata. Sama. Dan yang aku ingat dekat sekolah rendah aku kawan baik dengan seorang kawan India ni, nama dia Satish. Dia punya parents ada kedai runcit. Kedai runcit kat Kenanga. So aku rapat dengan dia. So bila parents dia kedai runcit, yang kat Blok A tu ke? Blok A tu Chinese. Dia kira masyuk sikit lah parents dia. Sebab masyuk ni kawan-kawan ni. And then dia sama blok dengan tempat rumah lama aku. So bila berkawan dengan dia ni, dia macam satu privilege lah untuk aku. Badan dia besar. So dia macam bonzer sikit lah. So aku macam dijaga sikit oleh dia lah dulu. Tak berani nak usik lah. Tak berani nak usik. Dia India kan. So dulu kita tak rasa macam India Chinese ni adalah satu bangsa yang berbeza. Kawan je lah. Kita rasa macam sama je semua orang. Chinese ke India kau sama. Kita tak ada nak cakap racist ke kau Chinese, tak ada. Dulu memang dia orang pun cakap pun walaupun bukannya Melayu macam kita cakap, tapi kita boleh terima dan kita tak ejek benda tu. Macam dia salah cakap ke apa semua, kita tak ejek. Kita just macam cakap ni okey je. Sebab aku sampai sekolah menengah pun aku ada kawan India yang memang rapat lah. Pergi sisi sama-sama apa semua kan. So balik pada sekolah rendah tu, aku dengan kawan India ni, dia ni kaya sikit. So aku ada bela mengkarung. Mengkarung kat pokok tu kan, yang boleh tukar-tukar warna. Sesumpah mengkarung. Yang kali coklat tu kalau coklat tu. Aku banyak bela, aku suka bela, suka tangkap. So aku bela mengkarung ni. Aku jual kat dia. Supply kat dia. Tu dia jual kepada budak lain. So dia ni pun ada otak bisnes juga. Parents dia kan meniaga kedai runcit kan. Kaya sikit, dia beli kat aku. Macam aku supply kat dia, dia retail lah. Dahaga retail. Tapi tak mahal lah, jual RM1 asal dapat makan sedap sikit masa sekolah rendah kan. Dulu belanja tak adalah banyak sangat. Tak tahu macam mana aku boleh bawa mengkarung tu sampai ke sekolah dan cikgu pun macam tak kisah pun. Mungkin dia dah macam tak larat nak tegur dah kan. Hantar engkau lah. Masa tak bawa babi sudah. Tapi best lah kawan dia sebab kalau pergi kedai runcit kan, dia belanja aku Tora-Tora. Tora-Tora. Dulu kan ada 2 kotak. Satu kotak purple gambar Doraemon, satu lagi kotak putih. Dindang. Yang Tora-Tora tu yang best tu. Tora tu yang agak mahal. Tapi rasanya yang mahal Tora-Tora. Dindang mahal. Dindang Yang putih tu mahal sikit. Yang purple tu murah sikit. Tak silap aku lah. Tak ingat. Macam mana Jojo besar. Jojo tu yang mahal sikit. Yang dindang? Aku dah lupa lah. Tapi ada 2 color tu kan. Warna biru yang paling kecil. Ada 3 color. Masalah. Tora-Tora ni tapi kedai runcit dia tu memang aku selalu datang lah untuk aku nak benda tu. So dia selalu belanja aku lah. Sekecil dulu kan. Kejap sebelum kau masuk sekolah menengah kan. So time kau UPSR masih ada kan? Ada UPSR. So result UPSR okey lah? Aku punya UPSR ada A tapi tak ada gagal. Okay cukup. Itu cukup dah. Aku punya tips tu je. Jangan pandai sangat, jangan bodoh sangat. Jangan teruk sangat lah. Jangan teruk sangat lah. At least kau ada A okey lah. Ada A tapi tak ada gagal kan? Tak ada gagal. Okay, A tu apa? Sini kot, benda ke sini.
Oh, 5 subjek 5 subjek. Aku 2A tak silap aku. Satu lagi dah naik 2A. 2A. Satu lagi bahasa Melayu kot. Aku lupa lah. Tapi aku ada 2A, 2B, 1C. Yang seingat aku lah. C. C tu mungkin ada bahasa English lah dulu Ada Ada kan, English, Aku English dulu matematik. memang fail lah. Math aku okay sikit lah. Yang C apa? English lah. Oh, English fail sikit Tak adalah fail. Dia kira Maksudnya tak pandai compare lah. tu yang A, C tu agak teruk Aku suka benda-benda yang kemahiran kan. Ya. So seni tu tinggi lah. Betul. Lepas tu bahasa Melayu tu memang kita orang Melayu kan. Betul. Kalau gagal tu memang macam pelik sikit lah. Cabut warga negara. Bahasa Melayu boleh gagal. So itulah UPSR. So tak adalah, kalau result okay, at least boleh masuk MRSM ke apa semua kan. So lepas je dari UPSR, sambung ke sekolah Harris tu juga lah. Ya, sebelah je. Yang best Sekolah ni rendah, sekolah aku menengah sebelah sebelah. Yang bestnya sekolah aku ni dia dekat dengan rumah aku. Aku Dahlia, so jalan kaki je. Berapa Masa- meter? Berapa minit lah jalan? Mungkin dalam 15 minit, 10 ke 15 Dah jimat transport lah. jalan kaki. Tapi dulu kecil-kecil mak aku hantar lah. Bapak aku sibuk berniaga, so mak aku hantar lah. Naik kereta kan. Sebab mungkin anak ramai, so sekali harung ni hantar semua. Yelah. Tak. Sekolah pun dekat kan? Drop sekolah dia dekat semua. Sekolah tu baru buka 2003 dia baru buka. So aku antara best awal yang sekolah kat situ masa dia baru lagi. Before that aku sekolah dekat Stosa. Bukit Stosa, Bukit Peruntung. BBS apa dah? Oh, yang kat luar Yang depan longkang dekat besar tu. sebelah Public Bank hujung. Ya. Aku sekolah sana dulu. Aku kenal lagi kawan-kawan yang darjah 1, darjah 2 sekolah tu. Ada lagi lah kawan sampai sekarang. Lepas buka sekolah yang baru ni, yang area situ pindah kan. Sekolah Ramai yang dekat duduk MK, majoriti duduk MK, semua dalam tu. Ada je yang sekolah sana, tapi mungkin sebab ini dah penuh, so diorang kena tunggu tahun depan ke apa kan. Lepas tu ramai juga yang duduk Golf Club sekolah situ juga. So jalan kaki, awal dulu memang parents aku hantar. Lepas tu aku ada basikal sendiri. Aku naik basikal. Jepang tu. Jepang, aku naik basikal. Lepas aku rasa macam dah tak nak main basikal, aku jalan kaki je. Sebab dah macam dah besar sikit kan, dah kurang sikit main basikal. Jalan kaki lah setiap pagi. And then sekolah menengah sebelah dia. Sekolah rendah, sekolah menengah. Masa tu sekolah agama sebelah tu tak ada lagi. So literally dia ada 3 sekolah berbeza sepatutnya. Yang sekarang lah, ada rendah, menengah, agama. Masa tu agama tak ada lagi. Dia baru buat agak lambat kan. So Lambat. Aku rasa masa aku dah Form 4, Form 5 baru ada. kini time tu cuma ada sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah agama yang kau sekolah dekat macam lot kedai. Lot dekat kedai tu. Blok Bukan lot E. kedai lah, dekat bawah apartment Blok D. So, masa itulah Form sekolah 1 agama. masuk dengan result macam tu, dapat masuk kelas apa? Aku dapat kelas nombor 3 juga. Nombor 3. So aku konsisten daripada rendah ke kelas menengah. Lucky number 3 lah. Form 1 tu agak skema sikit dan aku pun agak introvert sikit lah. Aku tak bercampur sangat dengan orang-orang lain. Tapi dah start nampak lah gangsterism apa semua masa tu dah start nampak. Kiranya masuk Form 1 kan. Kau pun kelas nombor 3 tu sampai Form 3 ke apa? Ada lah sekali aku kelas nombor 4. Ada sekali lah. Belakang balik, lepas tu Turun masuk sikit. depan balik. Berapa kelas yang tu? Aku lupa lah. Ada few kelas lah. Tapi masa batch kau tu dah start ramai ke atau masih sikit lagi kelas? Dah start ramai lah. Masa tu orang MK dah start ramai gila sebab ada apartment-apartment yang baru develop kan. Contohnya macam kita ada apartment Kemuning kan yang baru buka masa tu. Lepas tu orang pun dah start penuh situ kan. Dah mula untuk padat lah, tapi dia tak sejam macam sekarang. Sekarang ni memang teruk jam kan. Dulu tak adalah teruk sangat macam sekarang. Sekarang ni sebab dah ramai sangat kan. Sebab lagi salah satu kita punya jalan keluar tu satu. Itu semua tertumpu ke situ kan. Dulu pun kita tak ada jalan yang sebelah tu. Sekarang kan dia dah buka 2 jalan kan. Masa MK dulu 1 jalan je. So masa sekolah kau PMR ada lagi kan? PMR ada. So result PMR Pun just nice. just Aku tak pernah gagal dalam peperiksaan besar. ada A ke? A ada. Gagal tak ada. Gagal tak ada. Kita apa? Dia paling, kalau gagal apa E G. G. E tu Dia hampir gagal Aku rasa aku tak ada E, aku ada D A B C D E. D English lah kot. Oh konsisten English konsisten.
Aku konsisten Kira sekolah. dari segi linguistik kau memang fail lah. Dia yang Kemahiran tinggi-tinggi. okey. Tinggi-tinggi, kemahiran hidup, Hmm. seni. Sedang itu perform lah. Lepas tu bahasa Melayu dengan sejarah. Tu je. Matematik pun aku rendah lah. Masa form dah start susah kan. Start form 1, form 2, form 3 aku tak ada macam fasa nakal sangat kat sekolah. Bergaduh ke, lari sekolah ke, ataupun apa ni, ponteng ke, aku tak ada fasa tu lagi. Mungkin sebab kita lebih berdisiplin. Oi. Disiplin tu. Mungkin sebab fasa tu kita rasa takut-takut lagi kan. Takut nak buat salah dekat sekolah. Lepas tu Adalah kita pun bukan dipanggil senior. masuk bilik cikgu disiplin tak pernah lah. Tak pernah lagi lah. Setakat teman kawan tu ada lah. Teman kawan. Oh, kau memang kerja teman Dapat 50 Teman sen, return pergi kedai dia balik. Teman kawan pergi hantar buku cikgu kan. Bawakan buku cikgu masuk bilik cikgu kan. Oh, pandai ambil hati Ambil hati. Ui. Kita macam kadang malas nak buat kerja sekolah, ambil hati sikit lah. Kau timah sikit. Boleh lah keluar kelas kejap Tak pun ada exam yang tiba-tiba ada exam apa ni, Mengejut tu. mengejut. Ambil hati lah sikit. Dapatlah Dia soalan-soalan pandai. bocor Kau meneratkan kabel daripada Lepas sejak tu dini. yalah form 1, form 2, form 3 aku macam tak liar sangat lah kat sekolah. Follow the rules. And kita pun ada senior-senior yang macam takut-takut lah masa tu. Senior macam kau lah lu. Tengok geng-geng Aidil ni kerek betul. Asyik pusing sekolah tak masuk kelas ke. Kiranya dia memang macam tu kan. Kalau kita dalam satu sekolah, organisasi ke apa ke, dia memang akan establish hierarchy tu. Padahal beza umur berapa pun. Kalau kat dunia luar, benda tu tak ada apa sangat. Tak ada. Yelah sebab kita dalam satu kelompok manusia dekat satu kawasan yang ada rule, tapi ada orang yang berani break the rule. That's why dia macam ada something yang kita takut lah tengok ni. Dia ni berani lah break the dia ni rule. kan. Contoh macam geng-geng kau tu kan, ada yang keluar baju. Kau jangan mention macam tu. Aku kena mention sebab kau sini aku. Okay tu. Form 3 kau form 5 masa tu. Form 5 betul lah. Form 5 lah. So bukan kau pun, aku rasa maybe geng-geng kau lah, batch-batch kau kan. Keluar baju, berani keluar baju, tak pakai tie Atau tie londeh sikit. atau londe sikit. And Apa then dia ada tu? yang apa ni, pakai seluar cikang dulu, seluar cikang. Betul. Seluar dulu tak ada seluar bokat, seluar besar-besar tak ada, seluar cikang. Itu pun jahit sendiri tu. Jahit sendiri. Kena Kalau benang. kalau tengok tu berkedut-kedut dia punya jahitan tu. Kalau boleh ketat, paling ketat lah. Ah. Seluar cikang tu memang selalu kena potong lah dengan cikgu kan kalau nampak. And then masa form 2, 3 aku rasa gaduh-gaduh pun batch aku tak banyak sangat gaduh-gaduh yang teruk lah. Gaduh-gaduh pasal awek tu adalah sikit. Oi, pasal apa Ada. Gaduh-gaduh pasal bully tu pun tak banyak lagi kes-kes yang ni sangat. Sebatch aku. So batch yang lain aku tak pasti lah. So ada kau dekat sekolah ada ni ke, melakukan perniagaan-perniagaan haram ke selain daripada stiker tu? Kat sekolah perniagaan mungkin form 1, form 2 aku ada jual nasi lemak mak aku lah kot. Oh bawa. Bawa nasi lemak. Kadang aku bawa je lebih 2 ke 3 kan. Itu atas kerelaan kau ke atau mak kau suruh? Dia bukan mak aku suruh. Aku just nak bawa lebih. Aku cakap aku nak makan lebih. Tapi Aku kau bawa jual sekolah aku jual. Semua aku jual, aku tak makan pun. delivery, cas sekali delivery kan? Dan seingat aku masa form 1, form 2, form 3 aku nasyid kat sekolah. Aku masuk Nasyid, silat, nasyid. Oh. Kau ni kira tak adalah teruk sangat. Budak baik lah kan? Budak baik lah. Nasyid, masuk pengakap, pergi camping. Pergilah, tepuk-tepuk pengakap tu adalah. Oi, tahulah. Hmm. Tepuk pegang. Nak buat sekarang tak boleh lah, tak boleh. bising. So aku tak masuk kedai remaja tu. Kedai remaja tu macam ASN. geng-geng yang hot sikit lah. Budak-budak hot panggil dulu kan. Pengakap ni dia macam low profile sikit. Ya, Budak betul kalau seingat aku lah zaman tu tak tahulah dekat sekolah lain apa. Tapi memang kalau pengangkap tu rasa macam nerd sikit. nerd je. Betul kan. Low profile, yang anonymous. Kiranya kalau dia nak nampak hot memang masuk KRS. KRS, kedai remaja sekolah. Kalau macam dia ni pecinta wanita, Bulan Sabit Merah. Dia ni pecinta wanita, geng-geng yang suka lepak-lepak dengan perempuan, Bulan Sabit Merah lah. Majoriti memang perempuan masuk. Kira yang selamat sikit pengakap. Okay. Dia kalau nak yang boleh survive kat jalan, Pandu Putri. Tapi itu perempuan saja. Ya. So geng-geng lelaki-lelaki yang suka-sukan, yang hot-hot, banyak KRS lah. KRS. Ya.
Mungkin dekat tak tahulah, mungkin kat sekolah kita lah kan. Sekolah kita, sekolah lain Kita tak mungkin sure lah berbeza kan. dan zaman tu pun lain dengan zaman sekarang. Sebab- Itu apa yang kita rasa kat sekolah tu lah. So aku nasyid masa aku form 1, form 2, form 3. Masa tu masuk competition. Kita orang lawan antara sekolah Hulu Selangor sampai peringkat negeri. Tapi aku bukannya lead singer lah. Aku backup singer dan aku ada juga main alat muzik. Apa? Tapi Kompang. aku main ni. Apa nama dia, lupa. Kan? Main. Sekejap Ais. Kau cara cerita, aku ada main alat muzik. Sebab Itu kita kau bagi sambil backup singer. anak kau yang kecil tu, nah Lisa main ni kecil dia boleh. Sebab kita backup singer. Susah nak main gendang ke apa. Gendang lain lah. So aku punya lead singer ni suara dia sedap lah. Alunan suara dia tu memang nasyid lah. Kau dengar, ini confirm nasyid lah. Ini nasyid yang sekolah kan? Sekolah. Sampai peringkat negeri tu lawan. Ui. Tapi kalah. Biasalah. Dia kalau menang, aku rasa kau teruskan career ni. Tak tahu. Sebab masa tu nasyid dia tak evolve lagi. Dia tak macam nasyid yang mungkin budak moden sikit zaman adik aku. Dia dah start nasyid yang apa ni, joget-joget kan. Ada step-step dia. Masa tu nasyid mungkin dia famous dengan alat muzik dan juga alunan suara. Aku kata melodi. So ada melodi dia kan, supaya dia macam dengar merdu lah. Macam zaman VE, Rafish dulu kan. Kan ada melodi kan. So kita orang implement benda tu lah dekat nasyid. Lagu Apa pun style? Tak silap aku nama dia. Acapella ke apa tak? lebih kurang macam acapella, tapi dia bukan acapella. Dia macam kau just bagi satu melodi yang untuk backup suara lead singer ni supaya sedap sikit. And dia ada tone down dia, tone up dia kan, supaya dia cantik lah bunyi dia kan. Harmoni lah kan. Harmoni lah kan. And then itulah. Merasa jugalah naik kereta cikgu yang mahal sikit kan. Toyota masa tu. Toyota kan. Answer. Oi, anak ramai. Merasa juga dulu cikgu answer je. Betul. Lepas tu kalau cikgu tu advance sikit mungkin dia naik Peugeot lah. Ui, advance Peugeot sangat. 308. Ada cikgu aku naik Peugeot dulu. Wajah tipikal lah time tu. Wajar Saga tu biasa lah. Sebab- Ustaz banyak naik Saga. Ustaz kau naik Saga? Naik Saga. Ustaz aku naik yang tu Avanza. Oh, Avanza. Kereta memang tipikal ya. Dia Avanza, Innova, Answer tu kereta-kereta cikgu dulu. Sekarang ni Kereta aku yang rasa lebih ramai. kurang sama. Mungkin advance sikit lah. Okay, aku naik Answer lah dulu kan. First time lah, excited lah. Keluar sekolah, ada ramai dengan kawan, nasyid kan. Lepas tu bawa alat muzik ke belakang. Lepas tu nyanyi dalam kereta kan. Berharmoni. Rasulullah. Kami umatmu. Itu lagu Sumaya kan. Sumaya kan. Macam-macam lah. Kira-kira lagu nasyid yang dah memang famous, nyanyikan balik lah. Yeah, pergi tak kembali Rabbani kan. Ingat kan yang reality pergi tak kembali. In fact, kumpulan Rabbani, dia duduk sini lah dulu. Ustaz Asri tu, arwah Ustaz Asri, dia duduk sini. Dia, wife dia ada buka kedai dekat Raya Dahlia, ada rumah aku. Itu kau mesti masa tak tahu dia kemuncak career ke atau dah? Kemuncak karier dia dan juga lepas dia meninggal tu, wife dia ada buka kedai. Kedai barang-barang umrah, telekong apa semua, baju-baju sekolah. Tak tahu tu. Mungkin Kau sebab tak tahu. kau Ada kat join Dahlia tu. circle nasyid tu jadi tahu kan. Jadi tahu lah. So aku minat lah arwah Ustaz Asri dulu kan. Memang idola aku lah. Rabbani top. Kalau nak jadi penyanyi nasyid, kita idolakan dia lah, Ustaz Asri. Lepas tu Raihan. And then Intim. Dulu kan ada cerita-cerita kan. Intim lah apa semua. Ada dia punya filem kan. Yeah. Tengok lah. See you in UIC See you di IPT. Siapa tu? Siapa meh? Bagi meh? UNIC Unik Kuliah Unik. Oh, itu legend. Tengok cerita tu. Kumpulan So kita nak ala-ala jadi macam tu lah dulu. kira Ni bagus Hafiz lah. Hamidun kot. Mengidolakan. Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun punya team dulu. Idola. Memang kita nyanyi lah lagu nasyid dia dulu kan. Kalau ada pertunjukan kat sekolah, muka aku lah antara yang dekat atas pentas tu nyanyi. Bukan solo lah. Bukan. Tapi pernah lah satu kes. Aku terpaksa kena intro. Sebab penyanyi lead ni dia demam. So suara dia tak ada. So terpaksa aku yang kena jadi lead lah masa tu. Pakai mic tak? Pakai. Try intro macam mana kan? Masa tu aku nyanyi, aku tak tengok orang. Aku tengok atas je. So adalah intro dia kat situ. Aku naik pentas seorang dulu. Lepas tu baru kawan-kawan aku naik. Bawa alat muzik doang. Kan.
Dia memang tipikal macam tu dulu. Suara up. Lepas tu tangan. Ah. Up kan. Masing-masing kan. Semua tangan macam ni dulu. Kita tak ada joget-joget. Kita tangan macam ni. Tegak. Tangan macam ni lah. Ha. Kan. Antara dua. So itulah zaman Form 1, Form 2, Form 3 aku. Okay, lepas PMR kan result kau tu just nice kan, just nice. So lepas PMR kau masuk kelas apa? Tak silap aku dulu ada Science, Account dan Perdagangan Aku nombor 4 kot. Kelas nombor 4. Kau subjek apa? Tasawuf Tasawuf. Betul. Tasawuf. Lepas tu aku masuk kelas perdagangan. Yang Form 5 perdagangan. So Form 4 tu era di mana aku dah start main motor dan dah start macam liar sikit lah kat sekolah. Kita dah macam hampir nak naik senior kan. Hierarki tu kita dah hampir nak naik pangkat senior. Kau dah memang macam level-level kahar lah tentu. Tak adalah level kahar sangat pun. Kita tak adalah macam terlalu gangster sangat kat sekolah. Budak-budak biasa, budak baik. Ada nakal-nakal sikit. And then abang aku Form 5. So aku beza setahun kan. Naim. And then dia ni mungkin dia ramai kawan. Batch dia ramai kawan kan. So kawan dia kawan aku. So aku kenal lah geng-geng dia. So aku rapat je dengan budak-budak Form 5 ni. So aku kau team lah. Walaupun kau Form 4 kau tak asing lah untuk Aku tak terasing lah. Aku rasa macam bukan orang yang kecil lah masa tu. Walaupun ada senior lain kan. Ada je senior yang gangster-gangster, yang bajet-bajet semua ada je. Tapi itu semua kawan-kawan abang aku. So aku macam relax lah. Aku tak takut lah dengan diorang kan. So boleh lah datang lepak dengan diorang ke, sembang-sembang. Lepas tu diorang tegur aku tegur diorang kan. Macam kita rasa tak terasing lah. Kalau bandingkan dengan Form 3 rasa terasing sebab ada senior-senior yang aku tak kenal. And then masa Form 4 tu pun fasa yang dah start aku ada kawan baru lah. Nama dia Raja. Dia macam baru masuk, baru pindah situ kan. Ni kawan baik aku lah daripada sekolah sampai aku habis sekolah kan. Sekarang tak lah. Sampai sekarang sekolah kawan lagi. Sebab sampai habis sekolah aku cakap kan. Tapi mungkin sekarang fasa kita dah buat hal masing-masing kan. Yelah. So kawan baik, aku rapat dengan dia lah. Rapat dengan dia, lepas tu ada few friends lagi yang rapat masa zaman sekolah tu. So kita orang banyak buat benda-benda yang budak-budak masa tu buat lah. Macam pergi mancing. Kat SKC ada start pergi mancing SKC naik motor. Ada motor. Naik motor tu kan. Yang LC Celup tu. SKC tu apa? SKC tu apa? SKC ni estate lah. Estate untuk kelapa sawit apa semua kan. Kawasan situ kan. Getah. Ada getah tu. Tak ada situ kelapa sawit je kan. Ada je. Getah ada. Tapi situ banyak ni perikanan. Orang bela ikan keli. Yang bagi makan perut ayam tu. Betul. Sampai sekarang kan. Kalau lori bau busuk nak mampus tu. Itu perut ayam lah tu. So dah start pergi mancing. Memang setiap minggu aku punya rutin pergi mancing. Dengan kawan aku seorang lagi. Nama dia Syarul. Kadang dia ni ada motor Rezek. Form 4 dia dah Rezek lah. Dia dah main Dia dah Rezek. Dia awal dulu Rezek. So dia kira famous lah. Sebab dia pakai Rezek kan. Warna biru. Katak. Ori katak tau. Bukannya Rezek Millennium tu. Wih, kaya dia ni famous. Dekat sekolah dia ni famous sebab dia naik Rezek. And then dia macam cool lah. Dia cool. So aku berkawan dengan dia untuk pergi mancing. Dengan kawan aku semua Raja kan. Selalu lah pergi mancing kat SKC. Haruan, Toman. Sebab Toman tu easy lah. Easy. Besar-besar bas. Alamak, melampau-lampau kalau cerita. Besar-besar bas. Umpan katak hidup ke apa? Katak hidup. Kita tak main umpan tiruan. Katak hidup. Tersiksa katak. Setakat katak tu aku pegang gitu je. Aku tengok dia tengok aku. Kau ni kejap lagi aku cangkuk guna mata kail ni. So kau redor lah je. Itulah. So itu lah. Pegang cengkerik, cacing, korek semua normal lah. Mancing dulu memang rutin. Boleh katakan rutin harian lah. Bukan mingguan saja. Macam balik sekolah petang tu mancing. Balik sekolah petang mancing. Mana? SKC. Mana? Lombong, Anggrek. Anggrek dulu macam dah tak ada ikan sangat. Anggrek tu macam orang mandi lombong je. Ikan pun kecil-kecil tu. Ikan kecil, tiger fish apa semua. Lombong Kenanga banyak ikan keli je dulu. Kalau pun dah tak banyak dah. Kita banyak SKC lah. SKC banyak kolam-kolam. Kadang masuk je kolam orang tu kan. Mancing dapat ikan keli. Dabak besar keli Afrika kan. Kau buat apa ikan-ikan tu? Kalau ikan keli dengan ikan apa satu lagi ya? Ikan kembung. Melampau-lampau dekat sungai. Ikan yang macam keli juga tu. Aku lupa nama dia apa. Haruan Toman, keli, sembilang. Apa dah nama dia. Tapi dia macam ikan keli lah. Tapi dia bukan ikan keli. Dia Sembilang kepak kot. sikit.
Entah lupa nama dia. Tapi ikan sepat semua tu normal lah. Sepat normal kat Lombong mesti dapat tu. Tapi dulu aku suka mancing ikan toman masa aku dah start form 4, form 5. Sebab ada fight Ada fight. Kau rasa tarik tu sedap. Kira dia uji kau punya ketahanan mancing kau. Dia uji kau punya tangan kau. Mancing apa pakai? Joran apa? Joran tu aku pakai joran murah yang aku beli. Bapak aku beli kan. Tapi aku pakai pinjam kawan aku punya yang power sikit lah. Sebab bapak dia kaki mancing. Itu penting kawan-kawan ramai tu. Itu penting kawan-kawan yang ada kelebihan ni. Kita gunakan kelebihan. Tapi bukan aku nak pinjam. Sebab dia yang ajak aku mancing. So aku tak ada joran yang power. Kau kena bagi aku pakai joran kau. Betul. Barulah ada geng lagi mancing kan. Okay, so kejap. kalau Shimano ke apa? Shimano. Kita tak ada guna cikai. Tak leke-leke Tak leke dia punya. Kira dia pun ada joran yang mancing laut tau. So bapak dia ni memang kaki mancing yang power lah. So dia turun kat anak. Dia pula anak lelaki seorang. Adik-adik dia perempuan. Dia seorang lelaki. So dia je yang dia nak ajak dia perempuan ni memang tak lah. So dia ajak aku lah. Dia kena cari dengan kawan kan. Kawan aku semua lagi. So kita orang bertiga lah selalu pergi mancing kan. Naik motor aku, dia naik motor dia. Patutlah boleh naikkan keli besar-besar bas tu lah. Besar-besar Kalau dah bas tu, joran pun berkualiti. Itu easy lah untuk kita orang dulu. Sombongnya. Easy. Lepas tu dia ada level sungai kat CSC tu. Kalau sungai yang paling hujung sekali dekat dengan tanah kubur tu, itu paling best. Sebab sungai dia besar. Orang tak pergi situ. Kau pergi kan? Aku pergi. Aku sampai masuk dalam sungai tu. Sebab ikan tu tak boleh nak angkat. Besar sangat. Besar, aku rasa besar peheng kau lah kot. Kau bayangkan, kita nak tarik ikan tu daripada sungai tu, tak boleh. Nak tarik guna tali. Kau kena masuk sungai tu, angkat, keluarkan. Sauk dulu tak adalah sauk besar mana pun. Sauk tu tak muat. Itulah besar-besar tu kan. Sauk ikan gapi boleh lah. So itulah pengalaman. Memang mandi sungai, mandi lombong tu normal lah. Kita orang dulu kan. Lepas tu form 4 dah start macam liar sikit sekolah. Dah start macam follow kawan, lari sekolah. Waktu rehat. Isok kau tak? Tak isok kok. Aku tak isok kok. Itu yang aku pelik juga kan. Ramai kawan yang majoriti isok kok masa form 4, form 5. Tapi aku tak isok kok. Yes, tapi join kan. Aku join, lepak je. Diorang nak, isok kau je dan tandas, ikut. Ikut. Lepas tu buat apa aku ke tandas kan. Aku tandas aku betul-betul dengan baju lah. Atau sembang-sembang apa semua. Nak? Tak isap. Aku macam tu je dulu. Rejection dengan cara yang baik. Dan kita berpolitik. Kita nak berkawan je. Berkawan je sebenarnya. Nak kenal. Dalam tandas tu kita kenal lah. Oh ni senior. Oh senior ni yang ada motor 1 to 5 tu. Wah. Tapi masa tu dah follow lah kawan aku. Macam geng yang senior lari sekolah ikut padang belakang tu kan. Sampai tembus Dahlia tu. Ya sebab sekolah tu sebelah rumah apartmen kau. So sebelah blok je. And then kalau bola tu sepak kenalah rumah sebelah. Kan. Tapi dari tu aku tak ada lari sekolah terus. Aku lari waktu rehat. Habis rehat masuk balik. Dia macam nak rasa macam kita ni ada keberanian untuk dapat keluar sekolah waktu sekolah. Kira kau ni kaki fly tapi yang version light lah. Baik sikit lah. Baik sikit. Patah balik. Patah balik. Sebab kita still follow the rules. Tapi kita nak tengok kita ni berani ke tak keluar sekolah waktu sekolah. Kira ni kau nak merasai adrenalin tu je lah. Nak rasa macam follow kawan lari kan. Depan. Sebab memang kita boleh lari sekolah waktu rehat saja. Sebab ni kantin, ni padang, ini rumah. So kantin ni waktu rehat kita lepak kantin lah kan. Lepas tu bila ada padang ni, kau lari laju pula, lari. Cikgu pula tak ada dekat kawasan kantin tu sangat. So dia ada bilik makan cikgu kan. So diorang tak nampak pun kita orang buat apa kan. So boleh je lari form. Sampai form 5 tak salah aku baru diorang buat pagar supaya tak boleh lari. Tapi termasuk pagar tu pun hancur juga pagar dalam longkang tu. Kadang diorang ikut longkang. Ya betul. Itu satu hal jugalah masa form 4, form 5. Macam aku tak adalah always follow, just try lah. Kita nak cuba je sebenarnya, nak rasa macam mana keberanian tu kan. Tapi cikgu tak tahu pun aku lari. Mungkin ada yang kantoi tu kena lah. Warning, panggil mak bapak semua kan. Tapi setakat sampai dah sekarang memang tak kantoi lah. Kalau cikgu tengok, minta maaf lah. Tapi cikgu disiplin masa tu memang dia garang, tegas tapi dia psycho. Siapa time tu? Nasir? Cikgu Nasir. Dia panggil Nasir. Cikgu Nasir. Oh masih Cikgu Nasir. Dia psycho. So dia
kita boleh lepak dengan dia, boleh sembang dengan dia, tapi kalau dia garang, dia tegas, ya dia memang tegas. So kalau rotan tu biasa lah. Kalau jumpa senyum, dia senyum je kan. Kena sebab punggung, sebab datang dia, lambat tu dengan dia. Dia akan rapat dengan budak-budak nakal, Cikgu Betul. Nasir ni. Sebab dah biasa kena rotan dengan dia kan. Itu lah masa form 4. And then aku masa sekolah menengah, sukan aku tak aktif sangat. Oh, sukan pun tak join. Aku tak berapa nak aktif sangat. Main bola tu main je. Pengakap masih terus kan? Pengakap masih. Oh, form Form 4. 4 tak masuk dah pengakap. dah Aku tak join just macam untuk aku lepak je. Bukannya untuk join pengakap tu. Adalah aktiviti koko petang Sebab kan? petang tu kan kadang-kadang kita kena apa ni? Yelah koko kan? Koko kan. Curriculum lah. Kadang koko tak pergi pun, pergi lepak je. Yeah. At least tunjuk muka. Okay dah belah. Tak pakai dah baju pengakap masa tu. Dulu kan ada kan. Ah. Dia punya ni, dia punya tampal-tampal semua baju warna Tak nak grey pakai kan. dah, Tak pakai dah. Form 3 last pakai. Lepas tu program pengakap tak pergi dah. Form 4, Form 5 tu. Dah tak join. Dah tak join lah. Kita dah benda-benda lain kita buat. Merempit lah. Dengan kawan-kawan. Mancing, main motor, melepak, main gitar, main down trope. Down throat yang lain sikit. bukan Tapi tak macam main, tapi bukan tak macam main tepuk duit lah. Just main kosong je lah. Kita tak ada main bet apa pun. Just main untuk buang masa je. Kira dah familiar lah blackjack apa semua ni. Tapi kalau setakat masa tu circle aku isap rokok tu dah ramai dah. Dah start ramai isap rokok. Cuma aku tak involve isap rokok. Aku repak je. Boleh katakan dalam 10 orang tu aku seorang je tak isap rokok. Aku lepak je. Sebab tu diorang suka kau ada kat situ. Rokok diorang tak kena pau. Mungkin lah. Phone masa tu pun kita tak ada phone masa macam zaman sekarang. Zaman dulu phone paling advance yang aku pernah ada pun aku cerita episod sebelum ni kan, Nokia Express Music. Itu pun hilang. Sekejap pakai lah, boleh lah pakai sekejap lah. Lepas tu parents aku belikan ni Sony Ericsson yang slide juga. Slide depan ke slide kamera belakang tu? Slide depan. Tapi dia dah Ericsson yang modern sikit. Yang nipis tu? Ya. Dia Walkman. bukannya Ericsson yang sebelum tu. Sony Ericsson Walkman tak salah aku. Walkman. Sony Walkman kan. So masa tu Ni financial family kau dah start okay ni. okay sikit lah. Masa ada kedai makan kan. Before that memang tak merasa pun phone. Kalau merasa pun phone abang aku lah. Aku pinjam. Dan dia pun okay je bagi kan. Ataupun kadang aku pakai phone mak aku kan. Pinjam untuk call kawan. Pasal kerja sekolah apa semua. Message perempuan ke apa semua kan. Astaghfirullahalazim. Berapa awet kau kat sekolah? Dulu awet tak ramai. Oh tak ramai. Aku bukannya kaki perempuan. Aku bukannya pencinta wanita sekolah. Tapi kau layan elok ada orang? Aku layan sebagai kawan. Macam kena friendzone juga. Friendzone. Sebab aku dulu bukannya pencinta wanita, nak bercinta dan melepak dengan perempuan tak. Aku melepak dengan geng-geng aku lah. Dengan klik-klik aku lah. Klik. Kiranya kau tak panggil couple lah. Just Aku couple pun rasanya masa form 4 baru couple. Itu pun couple jarak jauh. Ui. Apa term dia? Couple jarak jauh? PJJ. PJ CJJ. Couple jarak jauh. Awak nak couple? Zaman pakai SMS je? SMS lagi. Call, kena bayar top up, apa semua kan. Lepas tu kalau dah habis top up, tak ada duit nak top up. Top up dulu kan ada minimum dia kan. Kita pergi pakai duit sen-sen, pergi public phone. Call lama-lama, nak pujuk. Pergi kat Dahlia tu, tepi Syaukat. Ada public phone. Asal kau couple dengan orang jauh padahal kat sini Dia malas cerita pasal orang. Okay. So, couple jarak jauh masa tu. Aku kenal dia masa aku form 1 macam tu lah. So, okay, time nasyid ke pengakap atau silat? ni masa form 4. Aku baru start couple. Macam yang masa kau kenal tu? Yang kenal tu masa nasyid lah. Masa form 1 kan. Ui, Lepas solehah tu ni. dah lama tak jumpa, tiba dia datang kan. Tak gitu man? So couple lah. Lama jugalah. Aku pun jenis tak melepak dengan perempuan sangat. Aku just berkawan je dengan perempuan kan. Kawan-kawan biasa. Kita tak rasa suka ke apa tak. Kita sesenyap lah. Dia awet sesenyap lah. Tapi ada jugalah peminat masa sekolah dulu kan. Yang minat kau? Ada jugalah. Aku kenal lah. Asal lah? Sebab aku bukannya, kita sedar diri kita tak mampu, kita tak ada motor yang tetap. Alah motor tak kongsi-kongsi. mampu. Motor aku kongsi-kongsi adik-beradik dengan bapak aku kan. So kita tak ada macam jiwa nak sayang perempuan, tak tahu nak bercinta, tak tahu nak pujuk. Aku tak ada benda-benda tu. So kau biarkan je lah. Aku kalau dia merajuk ke apa, aku biar je.
Kan aku macam mengajuk lah kau. Nanti dah okey aku cari aku balik. Tapi kadang-kadang kalau ada mengajuk teruk sangat pujuk lah. Tapi tak adalah bagi bunga ke apa, tak ada. Oh tak ada. Duit pun tak ada kan? Tak ada, aku tak bagi duit. Kita duit pun tak ada, nak bagi apa? Top Pujuk up pun lah. minta emak lagi kan. Masa dulu bercinta aku kira bercinta yang tak reti betul lah. Fasa aku bercinta walaupun ada rupa waktu sekolah tu. Oh sendiri mention Ada rupa. Ada. Kita sedar diri lah. Tak berduit sangat tapi ada rupa. Ada. Boleh lah kan? Kira masa tu pun start macam K-pop semua kan. So adalah muka Korea sikit. Putih lah daripada sekarang. Oh style rambut kau zaman tu macam mana? Korea sikit lah. Tapi waktu kalau masa darjah 1, darjah 5 belah tengah. Belah ikut tengah. New Boys. Aduh. Westlife, New Sejarah Boys. mungkin berulang. Sejarah mungkin berulang. Lepas tu dah besar sikit boy. rambut K-pop. Dah besar sikit. Form 1 songkok. Lepas tu baru pacak depan. Pacak ni yang dia dah start dah belia sikit kan. Tapi rasanya Form 1 tu aku still rambut belah tengah. Last. Pakai gel RM2 dekat kedai Aceh. Warna hijau. Ui, tenco. Yang keras tu sampai kalau cicak jatuh mati. Yang tenco ke? Bukan. Gel keras. Warna hijau. Dia dalam plastik. Dia gel. Amir gelak dia tahu lah dia pernah pakai tu. Betul ke? Ke gam tu? Tak, dia gel. Gel rambut. Tapi dia memang keras gila. Kalau kau pegang rambut aku masa tu, tajam tu betul tajam. Boleh luka tau. Boleh ni lah buat tangkap mengkarung. Perumpamaan je lah. Kalau tenco tu normal. Tenco tu aku pakai lama juga. Tapi start ada cikgu tegur. Melekat Bau sangat ni rambut kau ni. Ya, Aku dah terus tak pakai, trauma. Sebab dia tegur aku depan budak perempuan. Aduh, tercalar lah kan? Tercalar lah keegoan lelaki kita kan. Pergi tegur depan budak perempuan pula kan. Pasal tenco aku kan. Tak pakai tenco dah. Lepas tu last masa Form 2, Form 3 sampai ke atas tu aku start pakai ni lah. Baby Johnson. Adik aku last kali punya. Baby Johnson? Baby Johnson oil. Yang untuk baby tu. Pakai kat rambut? Pakai kat rambut. Mak aku pakai untuk adik aku last kali perempuan tu. Tu pasal kot rambut kau lebat tu. Mungkin lah. Kan, baby Lepas tu oil. lembut kan. Best sebab tak pening pakai tu. Dan dia tak keras macam yang aku pakai gel tu lah. Kau tak pakai tu lah yang bersusu tu. Bell cream. Itu lah pakai juga. Tapi pakai tak juga. lama sebab dia mahal. Itu buat pening tu kalau kena Sebab panas. macam kita orang, satu minyak rambut kongsi 5 orang. Ya tu dah adik-beradik lelaki So semua. kalau dah bag cream tu kau beli harga RM10, mahal kot. Kan? So tenco tu murah sikit. Masa tu RM2-3 kan. Gel tu pun murah sikit. Kau bayangkan cikgu kau tegur, kau seorang. Dekat rumah kau tapi bau. 5 orang pakai. Dia bau macam bau apa ya? Bau minyak masak sikit Bukan, dia ada bau khas lah. Dia mahal. kalau kau pakai helmet pun memang bau tu. Dia melekat, dia ada bau khas dia. Tenco dulu famous lah. Dia warna hijau kan. Gambar perempuan kat depan tu. Gambar tulisan Cina ke Jepun lah. Bukan perempuan. Perempuan tu lain. Oh, kau beli yang fake ni. Betul. Warna hijau, penutup hijau, bawah dia putih. Tulisan Kan, Cina. Dia gambar perempuan kan? Bag cream ni kira level mewah. Follow me kan. Ada dulu follow me. Level yang kasta. Mungkin anak tak ramai lah. Atas sikit lah boleh Atas sikit pakai. lah. So itulah masa sekolah aku. Itu sampai form 5 kau four perangai yang sama lah. Form 5 lain. Form 5 dia dah tunjuk belang. Dia dah Sebab macam dah kau senior. senior. Kau rule the world kan. Sekolah ni kau punya kan, Abang masa kau tu. pun dah tak ada, Tak kau ada lah yang dah. pegang kan. Seluar cikang lah. Seluar masa tu aku buat cikang tapi aku tak over cikang. Oi, ada over cikang tak over cikang Kita nak selamat sikit. Slim fit. Sebab aku dah pernah pengalaman kena potong masa Form 4. Ujungnya Form 4 aku buat cikang kena potong. So aku rasa macam aku punya penat lelah aku jahit tu terbang macam tu je kan. So aku buat okay sikit, just nice lah. Tapi rasanya masa Form 5 tu budak-budak junior dah start macam shuffle punya era. Dengan jam style, Betul, tektonik. shuffle. So diorang dah start era lain sikit. Dah start pakai Supra. Ada yang backsling. Apa Supra? Kasut Supra. Oh, Backsling. kasut shuffle tu. Yang macam Air Jordan tu Macam Air Jordan. Tapi dia nama Supra. Dulu famous Supra sebab ni. Murah. Bukan. Sebab Justin Bieber. Baby. Lagu Baby kan. So dah start pakai backsling. Backsling jadi trend lah. Masa zaman dulu kan. Backsling yang Nike tu. Yang berkilat tu kan. Lepas tu Bokat. Masa tu trend sekolah Bokat.
Dah tak cikang lah. Dah tak cikang dah. Cuma kita orang Form 5 ni still ada yang cikang. Sebab kau adalah legacy yang terakhir. Legacy yang terakhir. Sebab masa zaman aku tu, masa zaman famous skinhead punk. So, diorang kan suara kecil dulu kan, skinhead punk apa semua. So, aku mengalami juga fasa-fasa skinhead punk. Macam abang aku yang first pun, dia join juga skinhead semua kan. Seka-seka kawan-kawan abang aku yang first ni pun, kira orang-orang tu lah. Kira punk dengan skinhead dekat kawasan MK ni, famous jugalah. Dan aku rasa dia macam influence untuk budak-budak sekolah pun buat juga seluar macam tu. Lepas tu ada pakai tali pinggang yang button-button tu kan. Button dengan besi tu. Shuffle rasanya dah start awal sikit kan. Awal sikit tapi dia popular gila masa tu sampai diorang buat persembahan kat sekolah. Sampai tahap macam tu. Dan ramai marah. Mungkin ada mak bapak yang marah sebab diorang nampak shuffle ni macam letak satu influence yang buruk dekat budak-budak sampai tak nak belajar. Sebab nak pergi shuffle je. Dia memang setiap generasi macam tu Dia ada dia punya macam zaman sekarang kita rasa gadget social media ni adalah benda yang benda buruk supaya dia boleh influence budak-budak ni untuk benda negatif. Tapi zaman tu shuffle. Dia macam ada satu pandangan yang buruk lah daripada parents ada masa yang zaman cakap tu. shuffle tu Yahudi Macam-macam lah zaman Quran tu kan. lah apa lah kan. Budak-budak hot dah main masa tu kan. Kita dah start main motor. Come on lah. Tak campur Kita lah. dah macam orang-orang yang panggil Kita geng-geng madi. kita geng-geng madi, rempit kan. Diorang ni geng-geng yang belajar, pandai, pecinta wanita. Ataupun lain yang sikit lah. influence selalu budak-budak pergi KL kan. Kira level-level pun yang main shuffle pun budak yang ada internet kat rumah, ada komputer kat rumah. Kita tak ada komputer kat rumah. Macam mana nak training kan. Macam nak training, nak tengok Nak video tengok, YouTube. Tak boleh lah tengok video Dentura tu. Dulu kan pakai baju ni, gambar naga tu kan. Republic. Republic of Shuffle. Republic of apa tak Aku rasa gambar tu daripada game tu. Dragon Ball Bukan. Final Fantasy tak silap. Macam mana Tak tahulah. Tapi zaman tu memang rambut panjang kan. Rambut emo kan. Masa tu zaman MCR, American Romance kan. Betul. Ada juga. Zaman kita macam-macam lah. Pelik-pelik lah. Punk, Gothic, Skinhead. Skinhead. Emo. Apa lagi? Banyak lah. Zaman ni kau ada tak? Zaman yang toreh kat dagu. Toreh kat dagu. Ada. Ada kawan aku buat. Aku tak buat. Macam-macam tu orang. Benda-benda tu kira kita tahu benda tu salah. Cuma mungkin budak yang buat tu dia nak try. Dia tahu salah tapi nak cuba. Form 5 dulu dekat sekolah boleh katakan aku nakal jugalah kot masa form 5. Tapi Okay, dari segi pembelajaran je mana? dari segi pelajaran aku bagus. Technically aku bagus sikit masa form 5 sebab cikgu yang guide kita orang ni kira mungkin diorang rasa macam kita orang ni dah tak ada harapan sangat. So dia bagi harapan yang baru. Cikgu matematik aku ingat lagi nama dia, Cikgu Zaliha. Dah pencen kot. Cikgu aku Dengan tu. Cikgu Johara Laili kan. Cikgu ajar Zaliha tu membuatkan kita orang Kita daripada rasa gagal. macam kita seronok nak belajar matematik kan. Tak silap aku dia dapat anugerah cikgu terbaik tu dengan method yang dia buat. Cikgu seluruh Malaysia ni nak kena implement lah method dia. Sebab seingat aku kau tahu masa zaman aku, Cikgu ajar Zaliha tu first masuk. Then dia ajar kita orang 3 kelas serentak. Sebab kebetulan memang kelas kita orang 3 kelas tu row yang tingkat paling atas. So dia ajar math tu serentak. Dia pergi kelas ni, dia bagi tahu, pergi kelas ni bagi tahu dan semua tu behave. Kau bayangkan yang nakal yang macam mana tu. Itu yang aku surprise tu. Macam kawan aku ni kan. Aku dengan kawan aku ni kalau masa form 5 tu memang kalau cikgu masuk kita orang keluar. Ikut pintu belakang. Dia masuk depan kita orang keluar belakang. Tapi Cikgu Zaliha ni kan Respect kalau dia masuk kita orang suka. Seronok. Sampai satu tahap yang kita orang tak berani nak buat salah kalau dia ada. Rasa macam ada rasa respect kat dia, respect yang sangat-sangat tinggi lah. Bukan sebab status dia. Sebab method dia didik budak-budak ni. Cara dia mengajar, cara dia nasihat, cara dia macam tegur. So dia sangat-sangat polite. Dan psycho lah. Dia guna psycho Dia untuk tak ni lah. menghina Dia tak ataupun menghina. merendah-rendahkan kan. Macam semua orang lain sama je. Engkau nakal ke, engkau baik ke, sama layan. Itu yang aku respect lah. Dia punya method tu membuatkan dia tak pakai jargon-jargon matematik yang membuat kita jadi pening tau. Term-term tu. Dia term yang mudah kita jadi boleh faham. Tapi bukan nak cakap yang cikgu lain tak bagus. Cuma dia lebih bagus. Lebih stand out lah kot. Mungkin lebih stand out. Dan ada harapan sikit lah untuk kita orang pandai matematik. Dan technically memang math aku bagus lah.
memang naik lah aku punya result tu kan. Tak ada gagal tu memang carry Carry. Alhamdulillah tak ada gagal. Sebab masa aku ingat lagi lah, masa zaman aku form 5 tu aku dah start liar sangat lah kot. Dah start ada motor sendiri kan. Rezak. Kawan-kawan pun dah start circle-circle aku, bukannya umur-umur aku dah. Sebab aku banyak berkawan dengan umur atas aku. Budak-budak dah habis sekolah. Dah tinggal lah dunia-dunia nasyid ni. Dah tinggal lah. Masa tu lepak malam-malam. Besok sekolah lepak malam sampai 3-4 pagi. Snooker main. Snooker main. Tapi kita Main tak main juga. duit lah. Kita main kosong lah. Aku jenis tak ada duit, so apa nak main duit? Betul. So kita sedar diri lah kan. Aku dulu konsep aku sedar diri je. Kita tak ada duit, buat cara tak ada duit. Cuma kalau ada kawan yang berduit tu, eloklah berkawan. At least boleh lah payung satu table kan. Lepas tu bangun lambat biasa. Pergi sekolah time rehat pun pernah. Masuk Lepak ikut padang belakang tu. ikut pada belakang. Kadang masuk ikut depan. Sebab guard tu dah kautin dengan kita orang lah. Sini je kot. So flashback balik masa aku hujung form 4. Kalau nak ingat balik masa tu aku ada buat part time lah. Part time dekat satu kilang buat glove. Oh, ada sini juga. Test glove supaya tak bocor. Masuk, angin keluar. Masuk, angin keluar kan. Aku ingat lagi ada aunty tu, dia supervisor India. Dia macam cerita kartun orang putih yang anti-anti garang. Pakai spek, tengok macam tu. Tengok tu. Ada rantai. Kalau aku duduk sikit, menung jap, dia turunkan spek dia tengok aku. Dia tengok, dia tak cakap, dia tengok. Tajam mata dia. Lepas tu bila aku ternampak dia, buat kerja balik. Aku ingat lagi aunty tu. Berapa lama situ? Berapa lama? Aku kerja mungkin 2 minggu kot. 2-3 minggu je, tak lama pun. Sebab part time kan. Kita pun budak sekolah lagi, part time je. Berapa upah? Dapatlah 400-500. Lepas tu banyak. Lepas tu duit tu aku buat buat bayar lesen motor. Buat lesen motor. Sebab form 4 dah boleh ambil umur 16 kan. Betul, umur 16. Buat lesen motor. Itulah first aku keluar duit untuk lesen motor. Cuma aku tak adalah keluar duit full untuk lesen motor. Aku ambil sikit duit tu buat belanja kan. Makan ke, isi minyak ke. Half mak aku tambahlah sikit. Masa tu boleh lesen motor murah. 300-350 kan. Tak mahal. Ambil kat mana? Ambil dekat dekat PS Ami. And then kembali kepada form 5 lepas habis sekolah. Aku tak dapat result lagi dan aku kerja dengan kilang yang buat tayar apa ni, recycle, tayar refurbish kan. Area sini juga? Ada sini juga. Itu part time ke atau full? Itu full time lah. Aku jadi kelindan lori. Dah start kerja kan? Dah start kerja lah. Aku kerja pun 2-3 bulan je kot. Tak lama aku kerja. Sebab mungkin aku tak tahan dengan kerja tu terlalu heavy sangat. Angkat tayar yang besar, tayar lori lah, tayar traktor lah, angkat masuk dalam lori. Loading. So dia terlalu berat lah untuk first kerja aku yang aku full time. Before that aku part time kan, ni full time. So aku macam tak larat lah. Sakit pinggang, sakit badan. Lepas tu muka aku pun dah start naik jerawat. Apa? Ireng, hitam lah. Dia tak hitam, naik jerawat. Aku tak ada jerawat lagi masa form 5. Start kerja tu baru start naik jerawat. Aku resdung. So bila resdung aku banyak garu. Muka garu, hidung semua. Tangan aku kotor sebab tayar. So banyak jerawat naik masa aku habis sekolah. So masa tu muka aku dah start panggil lah? Breakout. Breakout. Tapi best sebab kerja tu aku boleh travel jauh. Aku tak pernah lagi pergi Ipoh yang tanpa mak bapak aku. Tapi itu first time. Follow je kelindan. Follow kelindan, pergi hantar ke Ipoh, hantar ke Johor. Best lah. Cuma yang tak bestnya bila nak kena angkat tayar masuk dalam lori tu. Berat tu. Tayar, kereta apa semua kan. Itu 2-3 bulan je lah kau kerja? 2-3 bulan. Aku dengan kawan aku seorang lagi, Pak An. Itu sementara kau tunggu apply sambung study ke apa? Ya, betul. Masa tu memang banyaklah surat sampai rumah kan. Normal lah, kita dah habis belajar sekolah SPM. Tiba-tiba surat kolej swasta tu. Macam mana diorang dapat kita punya data kan? Malah nak mention kat sini kan. Banyak gila surat sampai rumah kan. Tak belajar lagi. Aku berhenti. Aku dengan kawan aku ni, dia berhenti juga. Cari kerja dekat KL. Sebab kita rasa macam nak keluar dari kepompong taman ni. KL lah cari. Kita nak jadi orang yang lebih nampak dunia luar. Sebab kita daripada kecil sampailah form 5, habis sekolah, kerja situ je kan. So kita tak nampak ada peluang yang baru dekat luar sebenarnya. So aku dengan kawan aku decide, Pak An nama dia kan. Aku dengan dia naik motor. Aku naik motor dia masa tu. Naik motor S5 dia. Pergi lah mak bapak dia dekat Ceras. Mana rezek kau?
Rezek aku tak silap aku lah. Aku jual. Hujung-hujung form 5 tu aku dah start jual lah. Masa nak habis sekolah. Rasanya sebab aku nak tukar kepada 125. Kau jual nak beli 125 lah. Nak beli 125. So masa tu 125 tengah in lah. Baru tengah- nak ni Tengah naik lah 125. Apa ni? Cover set 46. Sign Rossi kan. Memang itu paling mahal lah dulu. paling mahal satu lagi. Apa? Go go go. Go Rossi juga. Betul. 46 ke tu. Lepas tu yang sabit merah pun mahal juga dulu. Banyak lah 125 lu yang baru-baru dia mahal dulu. So Rezek macam orang punya level mungkin dia dah macam lain dah. Orang tak pandang sangat Rezek. Orang start pandang 125 pula masa tu. So jual beli 125 second. Naik 125 lepas tu kos keras. Tak boleh nak tampung. Sebab dia macam lagi keras pada Rezek aku. Dia kan dah start Kapcai punya motor. Susah sikit nak buka pasang nak repair kan. Dia dah dalam fairing cover dia kan. Tank pun kecil, minyak. So aku macam tak bawa sangat 125 tu. So aku naik dengan kawan aku naik S5. So jimat lah kos. Kita pun tak ada duit kan masa tu. And then pergi KL kerja dekat Aisetan. Apa, promoter? Promoter kat Aisetan tu. Promoter bahagian perempuan. Baju perempuan lah. Bukannya bahagian dalam yang lain tu. Baju perempuan. So kat situ kenal lah orang-orang situ. Lepas tu kenal cara nak promote, cara nak serve orang. Sebab aku memang introvert. Aku memang tak pandai nak layan orang, tak pandai nak jawab apa orang cakap. Dia ajar ke tu? Dia ajar. So kat situ aku belajar cara nak serve orang. Sekejap kan kau kerja Hasan? Sebab aku tak tahan duduk dah lama kat sana. Aku tak menyewa duduk dengan parent ke? aku. Aku duduk dengan bapak dia. Dia orang sana? Dia duduk dengan bapak dia. So aku dengan kawan aku ni duduk rumah bapak dia. Bapak dia duduk area sana? Duduk dari sana Ceras. Kira So macam Ceras dengan KLCC tu dekat lah. Aku kerja kat KLCC kot. menumpang Gila lah kau. Kalau orang MK tanya aku kerja mana, aku cakap kerja KLCC. Aku tak cakap Aisetan. Kau kerja mana sekarang? KLCC ni. Wah. Takutlah Wah, sebab wah. Aisetan dia cakap kau mengaku pula je. Tak, sebab orang tak tahu Aisetan tu apa. Ya. Dan nak cakap Aisetan pun susah nak explain. So kita cakap KLCC lah, senang. So masa tu kan kalau siapa kerja KLCC Petronas kan dia macam wah, orang kaya Nampak ni. power kan kau. Aku cakap KLCC. Nak kerja KLCC punya pasal kerjalah Aisetan tu. So that's why boleh cakap dekat orang kampung, saudara mara. KLCC kan. Orang kampung Orang kampung. Aku kerja tu sebab follow kawan aku seorang lagi. Dia ajak kerja situ. So follow kau lah. berhenti Aisetan tu. Lepas tu berhenti. Lepas tu macam tak tahu nak buat apa. Aku dengan kawan aku yang 4 ni cari kerja lain. Cari kerja telemarketer masa tu. Dekat Brickfield. Kan? Telemarketer buat apa? Kita call orang, ada skrip. Alamak. Jual insurans. Aku tak situlah. tahulah ada scam ke apa. Masa tu kita orang dah suspicious. Start kita orang kerja hari pertama. Masa interview tu okey je. Dan aku dah start pelik sebab senang sangat dapat. Hari pertama kerja, dia bagi skrip, dia brief lah. Ni ada skrip, follow je. Call nombor-nombor ni. Adalah list. List nama, bersepah-sepah nama list. Dah call, ikut skrip ni. Kalau orang tu tak jawab, potong. Jawab, potong. Hari pertama aku je. Hari kedua, aku dengan kawan aku je decide macam, tak boleh go ni. Ni scam ni. Ciao. Apa ni dia punya skrip tu? Aku dah lupa dah. Sebab aku je sehari je. Dan best je masa zaman aku tu, kita cari kerja bukannya macam online tau. Kita tak ada online, Facebook semua tak ada. Mungkin zaman tu MySpace aku kan. But kita cari kerja dengan surat khabar. Kita bergantung dengan surat khabar untuk cari kerja. Jawatan kosong, tengok alamat, pergi. Jawatan kosong, tu alamat, ada nombor phone, call ke, pergi ke kan. Okay, pangkah ni. Ini dah tak boleh. Ni tak okey, pangkah. Cari lah. Dulu kita cari kerja kat surat khabar. So best lah dulu kan. And then zaman tu pun tak ada lagi. Facebook pun mungkin baru-baru nak ada lah kat Malaysia. And yang ada dulu MySpace. Betul. Friendster, Yahoo Messenger. Itu zaman-zaman dulu lah. Kan. Kira MySpace tu kita boleh custom. Ada lagu, colour dia pun semua. Best lah. Yang banyak tengok tu kita sendiri tengok profile tu. Orang lain tak tengok pun. Beria-ria hias. Kalau perempuan kita tahu. Hiasan ni macam mana. Perempuan mesti warna-warna pink, hitam. Ada glitter-glitter effect. Ada glitter effect. Lepas tu lagu Taylor Swift. Tu wajib lah. Lagu Baru-baru Justin naik kan. Bieber. So tak jadi. Ciao. Lepas tu balik sini balik. Decide untuk tak boleh lah kerja luar. Kita tak boleh nak survive. Career kau yang bekerja di KLCC tu Habis dah lah. Habis. Aku rasa macam kena duduk dengan parent juga lah. Tak boleh lah survive. And then aku macam nganggur kejap lah sebulan 2 bulan. And then tak ada duit. Aku dengan kawan aku Raja ni pergi kutip besi. Pergi pusing-pusing Stosa ni depan kilang, kutip besi, kutip tin lah.
Masa tu rasa macam geladangan sikit lah. Tak ada duit punya pasal aku take besi. Tapi kita tak rasalah macam susah sangat pun masa tu. Kita just fikir ini adalah cara yang paling zero cost. Minyak memang tak isi sebab mak bapak aku yang isi minyak kereta tu kan. So aku dengan kawan aku ni pusing lah. Boleh jadi duit je. Boleh jadi duit, Buat. asal barang jadi wang lah masa tu kan. So aku bersyukur sebab aku tak ada buat benda-benda yang tak bagus. Macam mencuri ke, merompak ke. Aku Tak ada syukur kau lah. rembat besi pagar orang, tak adalah. Tak ada lah. Penutup kumbahan tu. Tak ada. Bukan Aku tak curi lah. Bukan geng kau lah Sebab yang buat. kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Aku tahu. So ada orang yang tahu benda baik buruk tapi dia still buat benda buruk tu. Macam aku, sebab aku tak nak ada masalah. Kita sedar diri. Macam parents aku pun macam masa tu financial dah start teruk balik. Start dah kena keluar daripada kedai. Dah start berniaga tepi jalan balik. So kita sedar yang kita ni adik-beradik ramai. Financially mungkin struggle dari segi parent. Kita dah start faham benda tu. Dan kita tak nak menyusahkan diorang sangat. Mindset kita tak menyusahkan parents. Cukup diorang susah untuk jaga kita orang. Tapi kita tak nak tambah lagi susah tu. So kita nak kurangkan risiko dan nak kurangkan buat masalah yang besar. So that's why tak nak mencuri, tak nak buat kerja-kerja tak elok lah. At least kalau tak boleh tambah kebaikan, jangan bagi masalah Jangan kan. bagi masalah lah. Kalau kau tak boleh nak tolong dia, kau jangan menyusahkan dia lah. Itu je lah mindset aku masa tu kan. Tapi minta lah juga duit tu normal lah. Duit tu minta lah juga. Tapi tak adalah buat kerja-kerja tak elok. Macam benda-benda terlarang, weed ke, dadah apa semua kan. Aku tak adalah usik pun dulu. Walaupun ada je kawan-kawan yang usik benda tu, tapi aku tak join lah. Masa diorang ambil benda tu, aku tak lepak lah. Sebab aku tak nak, takut aku tercuba. Dah tak campur lah. Tak campur lah. Macam diorang buat hal diorang lah. Sebab aku tahu benda tu salah dan aku tak nak susahkan diri aku. Apa-apa jadi dekat aku nanti kan, mak aku yang susah, bapak aku susah kan. Masuk balai lah apa semua kena bayar ni. So aku fikir benda tu dulu tau. That's why aku nak kurangkan untuk buat salah. Tapi still buat salah jugalah sebab aku bawa kereta mak aku kan. Kereta tu accident beberapa kali aku buat. Yang rusa tu kan? Bukan, ni Myvi. Dah start bawa Myvi dah. Ada Myvi, Dah form 1, form 2 dah Myvi dah. Bapak aku beli Myvi dulu. Myvi first model. Yang sampai sekarang ada tu? Ya, 1.3. Bertahan manual. Myvi tu. So aku belajar bawa kereta manual dulu. That's why aku beli Azia tu manual juga. Manual tu best. Sebab dia punya gearbox pun agak keras sikit lah. Kan? Keras dalam maksud bertahan ke? Tahan. Bertahan juga gearbox dia tu kan, walaupun manual. Bawa lah waktu form 5 tu kan. Form 5 aku dah start bawa kereta. Form 4 aku start belajar bawa kereta dengan kawan aku Anep. Dia ajar bawa kereta. Bapak aku dengan mak aku tak bagi bawa kereta sebab besar tak ada lesen kan. Tak ada lesen kan. So tak boleh lah nak bawa kereta kan. Memang dia marah lah. Kunci sorok. Aku bawa malam-malam. Diorang tidur aku bawa. Form 5 tu. Sampai accident, orang langgar tepi pintu. Teruk tu. Myvi tu. Kau bayangkan baru nak masuk isi minyak ni. Aku dengan kawan-kawan aku nak pergi Sentul, nak beli barang motor. Happy-happy ni, dah ada duit. Aku ada RM500 rasa masa tu. Duit aku simpan sekolah apa semua kan. Duit raya lah apa semua. Nak pergi isi minyak. Dah sampai lah dekat petrol pump ni. Pum, ada orang tua langgar daripada kanan. Dekat bahagian aku. Cok, uish, bahal ni. Kereta lah. Masa tu form 5, kereta langgar. Kemik. Kalau ikutkan salah dia lah. Sebab dia langgar di tepi kan. Bukan salah aku, tapi disebabkan kita budak berumur form 5 dan kita tak tahu apa-apa, kita takut kena saman apa semua, takut mak aku naik mahkamah apa semua. Lepas tu orang tu pula getak-getak aku kan. Dia ayam-ayam kan, dia tengok ayam budak-budak aku semua kan. Dia cakap dia anak dia apa ni, lawyer lah, polis lah. Aku takut lah. Lepas tu kawan-kawan aku semua macam takut juga kan. Takut mak bapak diorang tahu habis lah semua kan. So aku pula ada 500 cash. Habis lah 500 aku bagi kat dia. Dia pau aku. Aku yang bayar dia masa tu. Dia yang langgar, aku yang bayar dia. Dia yang pau kau. Sebab dia kata aku yang salah. Aku cuba nak justify apa benda yang aku salah kan. And then dia kata polis lah, lawyer apa semua kan. Bila dah main benda macam tu, kita takut lah. Kita tak nak ada masalah yang besar. Macam aku cakap, aku tak nak susahkan parent aku sangat. So susah juga ada orang dah repair. Cumanya kena repair je lah, keluar duit kan. Tak adalah sampai naik mahkamah apa semua, kes-kes polis. Kita tak nak benda tu lah. Masa tu kita takut kalau ada kes polis. Sebab kita sekolah lagi. So kita tak nak berkaitan benda-benda yang ada polis lah, mahkamah. Takut lah benda-benda macam tu kan. So masalah yang aku buat pun dengan parents aku mungkin kereta accident je lah kot. Orang langgar apa semua itu lah. Itulah yang paling teruk tu lah. Paling teruk sekali lah.
Setakat mencuri apa semua tak ada lah. Aku tak ada buat benda-benda macam tu lah. Kira kita tahulah benda tu salah dan kita tak nak buat lah. So bila yang kau dapat tu panggilan sambung belajar tu? Lepas yang kau dah Lepas menganggur aku tu? dah menganggur kejap sebulan 2 dan ada satu college ni, Multimedia College dekat KL. Multimedia College. Dia bawah MMU, Multimedia University dekat cyber, di bawah tu. Dia under TM. Under TM masa tu kira agak baru juga rasanya MMC tu. Itu kau ambil course apa? Aku tengok course yang paling senang yang ada kat situ, which is Management in Multimedia kot. Macam mana kau justify dia senang? Sebab aku tengok dia punya, kan dia ada breakdown kan, apa yang kita akan belajar nanti. So aku tengok apa benda yang aku faham. So management in multimedia ni macam komputer, aku main CC dulu. Okay, ada komputer. Ada pernah jual ID? Ada. And then ada bahasa Melayu. Okay, ada. Matematik. Oh, aku belajar dengan Cikgu Zaliha dulu. Aku power juga matematik ni. Adalah sikit matematik situ kan. Lepas tu adalah few things yang melibatkan komputer banyak. So aku ada kepakaran komputer. Jari aku laju kot main. Setakat nak komputer biasa tu macam mata je kan. Ada masalah lah, boleh Ada kan? masalah lah. So kepakaran aku di situ lah. Aku dah start develop dan juga tahu yang diri aku ni bagus dekat bahagian IT semua ni. Masa tu lah. Sebab aku dah start main CC kan. So first aku pergi KL tu, first masuk college tu, aku rasa macam culture shock. Sebab boleh katakan Ni kampus kat mana? kampus dekat KL. Betul-betul dekat tengah-tengah KL. Okay, Dekat Jalan Semarak. Kenapa kau culture shock? Jalan Semarak dekat dengan KLCC, PV apa semua. Sebab aku seorang je yang pergi sana. So kawan-kawan aku semua tak ada. Aku seorang je. Aku tak kenal langsung siapa-siapa kat sana. So reason kenapa aku masuk situ sebab aku macam rasa diri tak guna dah masa aku tak kerja tu. Aku rasa macam tak guna ni kan. Aku tak dapat nak bagi kejayaan ataupun parents aku something lah. Dia nak besarkan aku tapi aku macam tak kerja lah. Belajar pun tak pasal tu kan. So aku dah sedar diri. Kita rasa macam kita bernazar untuk jadi yang lebih baik masa tu. Aku bawa 125 masa tu. Bawa lagi 125 tapi aku dah tak lepak dengan budak motor dah. So aku dah macam start nak bawa diri lah masa tu. Start nak bawa diri, tak nak buat benda-benda yang dah tak elok dah. Tak elok tu contohnya macam lepak sangat ke sampai habis duit. So aku tak nak buat benda tu lah. Aku nak ubah lah. Nak jadi yang lebih baik. So kita keluar daripada kelompok tu. So rasanya antara circle aku seorang je yang keluar, yang pergi study. Yang lain masih yang awal lah masa meneruskan tu. Yang lain ada juga pergi study, cuma mungkin lambat sikit kan. So aku pergi study. Dan decision aku tu nampaknya kurang bagus lah. Sebab aku stop masa SEM kedua. Why? Sebab aku pressure dengan situation masa tu. Dari segi pembelajaran, dari segi aku duduk dekat campus tu. Sebab aku duduk sana, aku tak ulang alik. Aku balik weekend saja. So duduk sana macam susah nak survive. Sebab kebanyakan yang duduk situ kira family, parents diorang kira okay financial. So financial parents aku masa tu mungkin kurang bagus. So financially aku rasa agak struggle lah untuk aku nak survive kat sana. Tak buat loan ke? PT-PTN. Cuma duit PT tu tak adalah kita dapat. Masa tu aku tak tahu lagi ada boleh dapat apa ni macam beasiswa semua kita boleh apply. Tapi aku tak tahu lagi masa tu lah. So struggle lah dari segi belanja makan, dari segi nak beli barang-barang, buku apa semua. Kita bukannya rasa susah, cuma kita tak nak susahkan parents kita lagi. Tapi kita nak belajar. So aku decide untuk stop lah. Macam decision aku tu pun mengecewakan jugalah aku rasa parents aku masa tu. Diorang bising lah? Bising. Memang bising gila. Sampai aku pun macam rajuk kejap lah masa tu kan. Sebab aku berhenti, aku tertekan lah nak belajar. And then pressure orang lain ada tu, ada ni, ada kawan-kawan aku yang ada kereta, ada kawan-kawan aku yang berduit lebih sikit, family diorang mungkin kaya semua. So aku dah start nampak dah, oh macam ni rupanya kaya, oh macam ni rupanya family senang. Sebelum tu aku tak faham lagi, aku tak nampak lagi yang family kaya macam ni kehidupan dia. Start aku nampak, oh family kaya rumah besar, ada kereta besar semua. Aku macam, kita rasa rendah lah diri kita. Kita rasa kita ni macam tak layak lah duduk lepak dengan diorang ni sebab kita bukan level tu. Even nak keluar mana-mana lepak pun tempat-tempat diorang lebih gah sikit lah. Kena keluar duit lah. Kena keluar duit. Tapi kita rasa macam, oh tak boleh lepak ni, aku tak cukup duit ni. Macam mungkin circle tu, aku tak salahkan orang sekeliling. Mungkin
keadaan masa tu untuk aku tak sesuai. Dan aku pun belajar masa tu main-main kan. Tak serius untuk belajar sebab aku punya expectation aku nak belajar pasal komputer. Tapi tiba-tiba kena belajar pasal matematik lah, buku-buku banyak pula. Aku dah macam pening dah kan. Lepas tu kita pun tak biasa buat benda-benda yang dengan orang-orang budak-budak nerd ni. So kita kena buat kerja dengan diorang, jadi ulat buku lah. Lepas tu ada assignment semua kan. So tak biasa lagi benda tu. Sebab kita biasa dengan kemahiran kan. Bukannya guna buku sangat. And susah nak adapt dengan benda tu. That's why SEM 2 aku stop. Okay, tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun kan. Aku masuk mungkin bulan 4, bulan 5. Aku stop bulan 10 ke bulan 11 macam tu kot. So dalam few months je. Tapi aku kenal kawan-kawan MMC tu rapat sampai sekarang. Ada reunion tu pun pergi juga lah. So kita kenal. And walaupun aku kejap tapi aku rapat dengan diorang. Sebab aku suka berkawan dengan diorang kan. So itu yang best, yang manisnya itulah. Kita kenal orang-orang baru dan kita terbuka minda lah. Masa tu baru aku macam terbuka minda. Oh macam ni rupanya orang yang ada kereta. Oh macam ni rupanya orang yang kaya. Orang yang cakap orang putih je. Ada yang cakap English je, tak cakap bahasa Melayu. Ada orang yang kira macam ada awek dah masa tu yang asyik berkepit je kan. Masa tu kita tak expose sangat dengan benda tu. Masa duduk college tu baru nampak kan. Lepas tu apa yang kau buat lepas yang kau dah berhenti tu? Aku berhenti, aku menganggur kejap lah. Jadi penganggur terhormat. Menganggur, lepas tu tak sambung apa-apa. Tak sambung apa-apa belajar lagi masa tu. So fasa aku jadi penganggur terhormat ni, aku dah start main muzik. Aku belajar muzik dekat MMC tu, dekat college tu. Dengan kawan aku nama dia Suhail. Dia minat Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Nasib baik sebut betul Lagu So Far Away. Avenged Sevenfold. Teneneng. So Far Away. Teneneng. Aku main gitar tu lagu tu. Lagu sedap gila lagu tu. Kiranya yang paling yang kau dapat dekat MMC tu, itulah belajar gitar lah. Dapat belajar gitar. First aku belajar gitar dengan dia. So aku macam masa tu aku jiwang-jiwang. Memang lagu rock kapak, Eka Netis, Matra, Eka Matra, Spring. Ni baru nak explore yang rock alternatif lah. Masa tu pun aku start dengar lagu Apit. Tahu Apit? Lagu yang dekat Tembok penjara Derita. apa tu. Tembok Derita. Dengan Mendayu-dayu. lagu Tak Kusangka Tak Kuduga. Tak kusangka, tak kuduga. Aduh, jiwang sungguh. Jiwang sungguh. Kita start, walaupun tak ada awet, kita dengar je lagu tu sebab alunan dia sedap. Lagu tu sedap. Dia nyanyi kat bawah flat kan. Lepas tu dia relate dengan aku. Dia duduk flat, aku duduk flat. Macam relatable. Muka dia pun lebih kira macam aku sikit masa tu. Wah, mata sepet kan, macam Cina-Cina sikit kan. Rasa macam Singapura dia. Ada Singapura. So aku minat dia, Baron Bros. Lepas tu dia buat nama band Baron Bros. Dia start buat dengan kawan dia semua kan. Dah start nampak evolve lah. Masa tu lagu pun dah makin sedap. So aku layan lah. Aku main lagu dia dulu kan masa ni kan. Lagu Tembok Derita apa semua. And then aku belajar gitar dengan kawan aku ni. Dah start expose dengan lagu-lagu English. Avenged Sevenfold, Michael Romance. Sebab sebelum tu aku tak layan lagu English. Kira English ni aku tak layan mungkin sebab aku pun tak reti English. So kalau aku nyanyi tu aku tak tahu aku cakap apa. Macam bahasa alien untuk aku lah masa zaman tu. Sebab kita duduk pun kawasan-kawasan yang circle orang tak cakap English langsung pun. Semua cakap Melayu tulen je. Kan? Baku semua pun ada kan. So bila dah start lagu English aku rasa macam wah, aku rasa muzik adalah jiwa aku. Ambil gambar pegang gitar kawan. Music is my soul. Update Facebook, Twitter. Dulu zaman Twitter. Kan zaman tu aku still pakai Sony. Phone Sony abang aku Xperia. Aku pinjam phone dia. Abang aku ni baik. Dia bagi pinjam phone. Dia tak pakai phone, dia bagi pinjam phone. Dia memang bagi pinjam suka laptop. bagi barang-barang dia. Bagi pinjam laptop. Kadang-kadang kita orang tukar laptop. Minggu ni kau pakai laptop, minggu depan aku pula pakai laptop. Memang laptop tu sampailah adik aku bergenerasi. Laptop tu aku rasa dah teruk sangat dah laptop tu kan. Sampai bateri dah terpakai lah. Zaman tu aku pakai Sony dan aku masuk tu aku terkejut. Kenapa phone aku tak macam phone orang lain? Sebab diorang dah pakai BlackBerry dah masa tu. Ada yang pakai iPhone. BBM. Zaman BBM masa tu. Aku rasa macam terlalu alien lah untuk aku kan. Untuk aku nak into the circle tu. Sebab aku tak guna macam apa yang diorang guna. Diorang BBM dan diorang ada group WhatsApp. Kan?
So Twitter pun dah ada. Zaman tu pun kalau kau dah ada BlackBerry Curve 2G pun kau kira dah okey lah. Betul. Kan? Tapi dah start orang guna Bold, 3G apa semua kan. Twitter pun kalau circle yang dari bandar je yang tahu Twitter, Twitter masa aku masuk tu baru aku tahu Twitter tu apa. Kat tempat lain biasanya Facebook je lah. Kiranya Facebook, Twitter MySpace. ni memang kita gelar sekarang bangsa bubble lah. Kan geng-geng bandar je tahu. Kira kau memang terekspos awal sebab MMC tu. Sebab college tu. Sebab So college aku tu. baru tahu wujudnya Twitter. Twitter masa tu tak macam sekarang lain. Aku tak aktif sangat dekat social media dulu walaupun ada. Just update sekadar ada je. Kadang dulu dekat group Facebook college dulu aku just tanya esok masuk kelas ke tak. Esok lecturer ni ada ke kan. Kita tanya dalam group macam tu. Bila aku baca balik apa benda lah aku buat. Dan dulu kan kita suka guna bukan emoji, kita guna tulisan yang ala-ala macam emoji. Yang ada titik-titik senyum gitu kan. Lepas tu kan kita dulu suka capital letter. Besar kecil. Besar kecil. Apa? Itu tak faham aku. Kalau sekarang kita guna AKU, dulu AQ. AQ. Ataupun AQU. Aku. Kita. KITEW. Kita. Ini adalah pioneer kepada budak-budak WeChat ni. Tapi zaman tu WeChat tak ada lagi. Ha. WeChat dia tak evolve lagi. WeChat tu dah ke depan sikit. So masa tu aku expose lah dengan banyak benda yang aku tak boleh nak brain. Dia macam terlalu banyak sangat benda-benda yang aku kena hadam. Macam Twitter tadi ramai pakai BlackBerry. Aku dah start macam minta dekat parent aku nak beli BlackBerry kak. Mahal. Mahal. Parent aku macam tak bagi lah. Aku Yelah. macam pujuk kan. Lepas tu aku tunjuk kawan aku pakai BlackBerry juga kan. Lepas tu macam bapak aku dah redha kan. Aku asyik minta je kan. Aku pun tak ada phone sendiri. Aku punya phone abang aku. Dia belikan. Cumanya BlackBerry tu aku beli yang refurbish lah. Yang model lama. Yang 2G punya. Bukan 3G. Murah sikit lah. 300-400 kot masa zaman tu. Itu pun dah kira mahal juga sebenarnya. BlackBerry refurbish kan. Tapi itu model lama. 2G. So memang slow lah internet aku masa tu. Nak refresh Twitter tu ambil masa 2 ke 3 minit juga lah. Lepas tu aku dah start lah BBM. Ping. BB pin. Dulu kita tak minta nombor. Dulu kita minta BB pin. BB pin kau apa? Sebelum tu aku tak tahu pun BB pin tu apa. So orang minta aku BB pin apa benda pula BB pin ni. Aku ada nombor untuk call je lah kan. Sebab aku just guna untuk call and message je. Aku tak guna pun WhatsApp pun tak guna masa tu. So bila dah terekspos tu aku rasa macam terbuka mata sikit lah. Tapi masa tu transition dah orang dah ke arah WhatsApp. Masa tu 2012-2013 orang dah kurang guna BB pin. Ada tapi kurang. BBM pun susah juga nak kekalkan ramai pengguna masa tu kan. So ramai guna WhatsApp. Dan masa tu juga zaman transition daripada BlackBerry kepada phone Android. Android ya. So that's why aku rasa sebabkan Android dengan iOS, orang dah start guna iPhone dah masa tu. Kalau yang geng-geng anak orang kaya, aku kenal kawan aku, dia dah start guna iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 4S. Itu aku masih guna BlackBerry lagi. Tapi kawan-kawan aku yang awal-awal guna BlackBerry, dia dah tak guna BlackBerry dah. Dia dah start guna iPhone dah. Aku je guna BlackBerry masa tu kan. Kira aku ni ke belakang lah, jauh lah ke belakang. So aku nak kena ambil nombor WhatsApp dia orang lah. Tak boleh ada BB pin lah lepas tu. Pada orang pun dah tak pakai kan. So lepas yang kau dah berhenti daripada MMC tu kan, 2 sem tu. Lepas tu kau menganggur sekejap kan. Kau dah kutip tin apa semua tu. Lepas tu kau buat apa je? Okay, macam aku cerita tadi, yang aku belajar muzik tu, main gitar semua. So aku dah start into the music. So ini fasa aku di mana aku nak jadi seorang artis. Alamak, dah ada penyanyi. cita-cita lah. Dah cita-cita. Nak jadi macam MCR, My Chemical Romance. Rambut kau emo lah time tu? Dia tak ada emo, rambut aku macam biasa je. Cuma kita ada jiwa tu lah. Main lagu pun I Don't Love You, Black Parade, and lagu Cancer tu, semacam lagu lah. Avenged Sevenfold kita dah tak main lah. Lagu Spring ke, apa ni, lagu Wings, Search tak main lah. Band-band yang macam lebih metal sikit, macam Asking Alexandria tu semua. Itu dia depan sikit. Oi, Nanti. Tapi aku mengajuk je dengan parents aku. Macam diorang pun mungkin dah kecewa dengan aku kan sebab aku berhenti kan. So aku pergi lari dekat rumah kawan aku. Dekat apa ni? KL. Rumah kawan aku yang bapak dia duduk KL bapaan. Kembali ke sana lagi. Kembali kejap dia duduk. Kejap, lepas tu parents aku cari lah aku pergi mana apa semua. Aku pergi mana kan. And then aku merajuk, aku tak nak jawab lah. Tak nak angkat call semua kan. Tapi sehari 2 je. Hari ketiga keempat balik.
Mengajuk kejap je. Gaya tadi dah macam bawa diri setahun 2 tahun. Sorry, bawa 2 diri hari je. kejap. And then aku ni ego kan. Masa tu kita ego. Kita macam balik senyap je. Diam kan, tak bertegur kan. Masam muka. Buat sendiri. keras lah. Buat keras. Mungkin masa tu aku fikir macam reason aku stop adalah sebab at least aku jadi anak yang ada diploma. Yang dia orang boleh macam tahu yang ada anak yang capai juga kejayaan dalam kehidupan dia dari segi pendidikan. So aku nak jadi anak macam tu lah. Tapi aku dah kecewakan dia orang. So aku pun kecewa dengan diri aku sendiri. So aku macam tak jadi lah. Lepas tu aku cari-cari tempat nak sambung belajar balik. Aku macam tengok ada satu tempat ni nama dia Aswara. Ui, Aswara. suara tu bukan yang UiTM. Bukan. Bukan. Dia tempat ya. belajar filem, tempat belajar muzik, yang budaya semua. budaya semua. So aku tahu daripada kawan aku yang ajar aku gitar. Dia cakap kalau kau nak belajar muzik yang lebih deep, lebih teknikal, kau pergi Aswara. Dan aku masa tu nak jadi penyanyi dengan main muzik lah. Nak jadi ala-ala macam tu lah tadi kan, Avenged Sevenfold tu. Idola aku kan. And then nak pergi apply tapi macam susah. Aku macam rasa susahnya nak apply ni kan. Dia macam Susah apa? Prosedur apa? prosedur dia. Lepas tu dia ada kena requirement aku punya pendidikan mungkin tak lepas ke apa kan. So aku give up untuk masuk Aswara. Sebab aku dah beritahu mak aku lah dengan bapak aku kan, nak belajar muzik lah lepas ni, nak jadi muzik lah kan. Lepas tu sedar mak aku cakap nak jadi muzik kan, nak belajar Aswara kan. Aswara ni macam degah sikit lah masa zaman tu sebab ramai Nama tu familiar. familiar sebab ramai pelakon-pelakon pemuzik yang daripada Aswara. Tak jadi. Lepas tu aku still main muzik juga tapi dengan orang circle aku dekat kawasan rumah je. Kau ada buat band ke? Ada buat band tu. Punyalah serius nak main muzik ni, aku sampai buat band. Aku cari drummer, cari main bass, cari lead gitar. Aku build satu band, nama band tu Ramos. Ramos. Ramos, R-A-M-O-U-S-Z. Ambil daripada nama main bola Ramos kan. Dia tak ada Z, aku tambah Z lah. Main bola Real Madrid dulu. Bola tak minat? Tak minat sangat. Cuma kawan aku masa dekat college tu dia perkenalkan aku dengan bola Real Madrid. So aku minat dia lah. Sebab dia handsome kan, Ramos kan. Lepas tu berjambang sikit pun semua. Kita selalu training setiap hari. Mana kau jamming kat mana? Depan rumah aku kadang, duduk atas sofa. Lepas tu dekat jamming kat teratai, dekat depan taman. Kalau bising-bising depan taman tu, kita orang lah tu main gitar. So yang drama tu pakai apa? Drama tu dia buat beat dia. Macam tangan beat kan. Ataupun stick, dia ketuk-ketuk lah dekat simen tu kan. Ataupun kat kayu, dekat besi kan. Ada bunyi sikit. Kita adalah team. Dia memang team lah. So aku lead singer lah. Aku penyanyi lah. Come on. Kau yang set up mesti yang kau lead singer Aku kan? yang set up. Aku yang paling tua. Yeah. Yang ni semua junior-junior aku. Ada yang masih sekolah apa semua. So aku rhythm jugalah. Main rhythm. Aku tak ada power sangat main gitar. Tangan kaku lagi kan. Lepas tu baru-baru belajar. Buat satu band. Dan kita buat lagu. Lagu tu aku buat sendiri. Sebab masa tu aku kembali kepada jiwang balik lah. Dia macam kita lost. So kita nak macam mencari cahaya. Nama lagu tu Cahaya. Sebab aku implement nasyid dengan lagu jiwang dengan lagu moden. Dia mix semua tu. Nama lagu tu Cahaya. So lagu ni dia macam lagu ketuhanan sikit lah. Dia relate dengan life aku lah masa tu kan. Aku buat banyak lagu dulu. Aku ada buku aku tulis lagu situ dengan chord sekali. Main gitar sambil buat lagu sambil tulis chord. Aku rasa buku tu dah hilang. Memang banyak gila lagu aku buat. Rasanya lebih 50 lagu aku buat. Weh, patutnya buku tu kalau tak hilang, dia kadang kan lagu tu dia tak relevan zaman kau. Mungkin. Tiba-tiba sekarang kan naik lagu-lagu apa macam daripada Indonesia tu yang kita duk dengar yang slow-slow. Tak tahu lagu kau boleh naik kot. Tapi lagu aku vibe dia macam Cinta Tiga Segi. Ya, zaman tu dia agak Zaman-zaman upbeat dulu lah. Ada sikit lah dia punya fluent dia. So Far Away punya fluent pun ada. Aku ambil chord dia sikit aku masukkan. Gila kau dulu ada chord. Aku buat chord kot dulu. Maksudnya aku tulis lagu ada chord dia. Okay lagu ni ni C. Okay ni A. Ni D. Buat tulis. Okay lirik ni ni chord apa pakai. Okay, knowledge kau tu atas sikit lah daripada orang biasa kan. Sikit lah. F major, minor semua aku tahu lah. So dulu power sikit lah. Pergi mana band tu? Okay, band tu tak masuk battle pun. Kita orang macam tak ada duit nak masuk battle sangat. Dan mengganggu. Lepas tu ada yang sekolah lagi. So tak masuk battle. Kita orang just buat jamming. Main jamming.
Jamming pun tak ada duit sangat. So memang tonton-tonton. Tapi yang banyaknya akulah kena keluar duit sebab dia orang sekolah kan. So aku je yang macam paling tua situ. So minta kat parent. Cakap nak pergi makan. Kan. Mana pengen kau tak bengang? Jamming dekat Rawang, jamming. Ada kat Sentosa, ada yang sedap kat Rawang lah. Lepas tu last lagu tu okey, sedap. Lead gitar aku ni dia buat gitar punya lead tu sedap kan. Rekod demo. Buat demo. Demo ni dia macam fasa sebelum kau rekod macam final. So dia macam raw punya muzik lah. Rekod dekat mana demo tu? Dekat bilik jamming tu lah. So bilik jamming tu dia boleh rekod. Dia letak mic apa semua dekat gitar, dekat microphone aku, dekat drum semua. So dia rekod dalam sistem dia. So rekod live lah demo tu. So dia macam raw punya muzik lah. Tapi cantik lah susunan itu kan. Dia mix sikit lah. Tak adalah macam terlalu raw sangat. Ada CD dia tu. Dia buat CD, dia bagi kita orang. So satu lagu dalam CD tu. Dan lagu tu dalam CD hilang. Sampai sekarang aku tak jumpa CD tu di mana. Sayang lah. Tapi aku bagi lah parents aku dengar kan. Dalam kereta MyV dulu ada lah. Boleh masuk CD lah kan. Masuk CD. Aku tak cakap kan ni lagu aku. Masuk CD. Betul? Aku bawa kereta bagi dia dengar. Sedap lagu ni. Yeah. Okay, kita panggil parents kau. Sila masuk je. Lagu tu sedap tapi suara tu tak tahu sedap ke tak lah. Lagu itu tu sedap. lagu tu okey lah. Okey lah. Lagu tu tak adalah macam teruk sangat. So itulah perjalanan muzik aku yang masa awal-awal career aku. And then band tu tak jadi. Dah sebut awal career. Career muzik. Lepas tu tak jadi. Ha. Tak jadi sebab ada yang sekolah, ada yang buat hal apa semua kan. Aku pun macam tak tahu nak jadi apa band ni. Kejap tu kejap ni. Lepas tu tukar-tukar orang. Kawan aku ada yang masuk, ada yang keluar. Lepas tu tiba-tiba aku kenal kawan aku yang masa aku sekolah. Yang aku rapat Sekolah juga kat mana ni? Sekolah dekat sini juga. Oh, okay. Menengah lah. Aku rapat juga ada pergi mancing apa semua. So dia exposekan aku dengan muzik yang lebih deep. Underground. So masa tu aku start belajar pasal lagu grunge. Oh, Nirvana. Lagu punk. Grand Ska Cinta, lagu-lagu ska apa semua kan. Skinhead, aku lagu metal, aku dah start expose dengan kawan aku yang seorang lagi ni. So dah start lah main lagu-lagu yang drop D. Dia panggil drop D. Drop D ni kira metal punya lah. Macam hardcore semua lagu-lagu kan. So dah start belajar, dah start pergi gig. Aku follow dia pergi gig. Gig apa? Gig free je. Cuma modal dia makan dengan ni je lah. Makan dengan duit minyak je lah. Dekat kawasan KL. Aku follow dia lah. So dah expose dengan benda tu. Dan aku start jatuh cinta dengan lagu-lagu yang metal. Lagu metal ni dia banyak jenis metal. Dia bukannya black metal je. Black metal ni benda-benda yang memang teruk lah kan. Yang puja Tuhan. Tapi metal ni dia banyak puja pecahan. Tuhan. Puja Tuhan pula. Puja iblis. Ha. Yang black metal ni dia puja iblis. Kuda pula. Apa ni, kambing semua kan. Salah binatang kau ni. Okay, so metal ni banyak jenis metal. Ada macam new metal. New metal ni sekali dengan rap. Ada macam post metal ke post hardcore macam tu. Dan banyak lah jenis macam metal kan. Dia yang tu. Ui, sedap. Tu screamo. Tu screamo. Oh. So aku suka part screamo. Oh, okay. Aku tak suka part orang nyanyi. Tapi kalau nak dengar lagu dia, sebenarnya lagu dia heavy. Dia metal, jerit apa semua. Tapi lirik dia tu baik sebenarnya. Betul. Itu orang tak tahu. Orang ingat lah jerit semua benda dia memuja. Tak. Dia punya lirik tu pasal kehidupan. Pasal dia struggle untuk nak keluar daripada kemiskinan. Pasal dia struggle sebagai anak yang mungkin ada masalah keluarga. So dia buat lirik-lirik pasal life diorang yang bagus lah. Untuk bagi pengajaran ke orang. Tapi orang just dengar muzik, orang tak faham lirik dia tu. Aku pun tak faham sangat pun lirik. Bila aku tengok lirik tu, untuk nak hafal lah, nak pergi gig, kita kena hafal lirik. Baru tahu Baru tahu, pasal kehidupan yang baik-baik, benda-benda baik lah. Positif lah kan, bukan benda negatif. So, aku join lah. Yang black metal aku tak join sebab benda tu obviously negatif lah. So, yang tanggung tu siapa? Member kau lah? Sebab gig tu free. So, aku tak bayar apa pun. Kiranya kos nak pergi sana, Kos tong-tong lah. pergi je. Ada je gig yang kena bayar RM20, RM30, tak mahal pun. Aku tak pergi lah. Konsert-konsert yang mahal aku tak pergi. Macam konsert Avenged Sevenfold, Asking Alexandria. Kan. So kalau kau tanya aku dulu gig-gig yang underground ni aku pergi dulu macam The Padang, Tres Emperor, Oh Centaku. Oh Centaku je aku tahu. Yang lain tu tak tahu. Lepas tu
MC16 itu yang famous lah. Massacre. Massacre Conspiracy itu memang kira top tier metal lah dulu. Dulu metal memang kau-kau. Diorang pun tu kira apa? Term dia underground lagi kan? Underground lah. Dia bukan mainstream kan? Dia dah habis lah fasa skinhead, punk dah habis. Masa tu start fasa metal, hardcore metal. Banyak band metal dengan hardcore memang famous, tengah meletup lah masa tu. So yang tu antara band favourite dan common lah. Madeline. Ini timeline 2000 berapa? 2013, 14. Oh, okay. 12, 13, 14. Aku ingat yang timeline tu muzik kita ni dirajai oleh band Indonesia. Tak juga. 2000 something tu. Ada lah. Tapi tak juga sebab kita ada ni Maksud SOG. aku dekat radio mainstreamnya. Ya betul. Kan? Kiranya kau layan ni adalah alternatif yang Dan sebenarnya diorang ni pun ada radio diorang sendiri. X-Gig ke apa nama radio tu yang mainkan lagu-lagu underground. Ada dulu. Express Express. Express FM ke Express. Lagu No, Bang Face, aku tak hardcore sangat, aku tak layan sangat. Sebab dia macam motu orang kata umum. Kita nak yang tak umum. lain sikit. Kita nak yang swasta. Kita nak bukannya benda yang orang selalu dengar. Random betul tiba-tiba. Kita tak nak lagu yang orang selalu dengar. Sebab kita nak lagi berbeza sikit. So aku dengar banyak lah band-band masa tu. SOG, sekumpulan orang gila. Masa tu diorang pun tengah naik. Aku pergi dengan diorang punya konsert. Masa tu dekat mana dekat Shah Alam kot. Tu ada grunge pun aku pergi jugalah. Grunge macam ala-ala Nirvana punya style kan. Macam apa ni, Kurt Cobain kan. So kau implement lah semua tu dekat Ramos version dekat 2. Ramos version, tapi version kedua. Kita dah start dah evolve cara muzik kita. Dah So start. player dalam tu masih Player sama? tu orang baru, fresh. Yang masih sama kau? Aku masih sama, lead singer dengan rhythm. So ada kawan aku yang baru join balik ni. Dia sebagai rhythm juga. Lepas tu ada main muzik yang gitar, yang power lah masa tu kan. Lepas tu drummer tak ada lagi masa tu. So ada 3 orang je kan. Kita orang just main untuk jamming je. Tak ada buat lagu ke, tak ada. As a minat je lah. Minat jamming je lah. Nak jadi serius, aku macam nak buat dia serius. Tapi mungkin faktor orang lain tu tak nak jadikan dia serius. So diorang pun treat sebagai macam hobi je. Dan aku okay lah, move on lah. And hobi lah. So masuk fasa tu. And then aku sama belajar. Sebab Setelah berapa bulan? Setelah hampir setahun kot rasa. So gap daripada MMC tu? Tak sampai setahun je. Rasanya dalam 5-6 bulan je. 5-6 bulan. Lepas tu aku sama belajar. Aku belajar ambil kemahiran, CA kemahiran. Maksudnya belum masuk yang universiti yang terakhir tu? Belum. Sebab aku dengar masa tu dia macam beasiswa full. Kau tak perlu nak bayar apa-apa. Tak perlu buat PTPTN semua, yang tak ada. kemahiran ni? Kemahiran. Ambil ada apa? Selangor punya ni lah. Selangor punya kerajaan masa tu, tak silap aku. Berapa bulan yang tu? Itu 6 bulan. Level 2 aku ambil. Mekatronik. Belajar pasal robotik. Ni benda aku suka lah. Mekatronik, ya. Itu pun baru zaman tu. Baru-baru masuk. Sebab aku dengar masa tu kawan aku masuk situ. Lepas dia masuk dapat kerja terus. So dia macam bagi peluang pekerjaan. Kau belajar situ untuk kau dapat peluang pekerjaan. So ada kilang-kilang yang akan involve juga untuk program tu. So siapa yang bagus dan okey dan kilang ni akan ambil lah. So kawan aku ni dia dapat belajar dekat Johor. Kira bagus lah kerja sana kan. Nampak dia pakai Honda apa semua. So aku macam, wah, ini one day aku dapat Honda juga ni kan. Honda mesti berjaya kan. So belajar dengan kawan aku. Ni kawan lain. Kawan yang masa sekolah aku ajak belajar. Raja nama dia. Masa aku belajar sijil kemahiran tu, aku expose dengan dunia Shah Alam lah. Shah Alam punya environment. So Shah Alam ni dia unik sebab dia bandar yang harmoni. Dia jam, tapi jam tu disebabkan oleh banyak kilang kat sana dan juga banyak roundabout. So university pun ada kat sana, ada UiTM semua kan. So aku rasa macam inilah tempat aku. Kau tak rasa terasing sangat. Sebab banyak student, lepas tu banyak kedai-kedai murah untuk student. Dia macam student friendly lah Shah Alam ni. Lepas tu kau nak berhibur, kau kena pergi kat Samyuramid ataupun kau kena pergi kat Space U8. Mall yang mati lah Space U8 tu kan. Ada wayang lah semua. Ada wayang. MBO masa tu. So MBO pun dah melingkup. So masa tu kau rasa macam okay, ini okay sikit lah daripada KL. KL tu macam aku tak layak lah duduk KL kan. Pressure sangat aku pun join sijil tu dengan kawan baik aku masa sekolah. So aku rasa okay, aku ada kawan. At least apa-apa aku ada berdua dengan dia dia. Dia pun ambil juga mekatronik tu? Sama. Raja tu ambil juga.
So belajar 6-8 bulan. Lepas tu aku kenal kawan baru daripada Pantai Timur apa semua kan. Kenal. Lepas tu kita orang pergi, first time pergi konvoi sama-sama, pergi PD, kemah sana apa semua kan. Best lah. So masa tu fasa di mana aku rasa yang aku selesa untuk belajar. Aku dah okay, belajar ni aku boleh je, tak ada masalah pun. Habis lah belajar 6 bulan tu, CJ tahap 2. And then belajar pun kita buat banyak kemahiran. Kita buat banyak solder, kita buat banyak benda-benda yang melibatkan tangan lah, tanpa perlu menulis sangat. 70-30 kot. 70 70 kemahiran. amali, 30 teori kan. Betul. And then habis tu aku pergi internship dekat kilang kat sini. So internship tu aku pergi berdua dengan kawan aku lah, kilang yang sama. Kat mana? Dekat area sini lah. Aku tak nak mention lah kilang apa kan. So 3 bulan aku ni internship situ, masuk dapat lah internship. And then expectation aku masa tu, aku ni minat robotik, robot-robot, nak buat robot lah konon-konon, nak jadi profesor lah kan. Masa tu kita dah tak jadi muzik sangat dah. Kita nak jadi macam visionary kan, orang yang mencipta. So kita dah semangat, dah habis belajar semua, masuk kilang tu, kita tak buat pun benda yang kita belajar. Totally different. So aku kena buat adalah welding mold untuk potong part-part kereta. So aku macam apa benda kerja aku ni? Aku belajar pasal robot kot, apa hal pula aku nak kena welding pula ni kan. So technically aku kena welding je. Sakit mata lah minggu pertama kan, welding. So aku welding besi, kan ada mold untuk cutting part-part kereta kan. So mold tu diorang kadang kalau dah hard use sangat, dia akan bahagian tajam tu dia akan tumpul, patah semua. So kerja aku ni dengan kawan aku dengan orang kawasan tu, technician ni, adalah kita pastikan yang mold tu elok balik. So patah tu kita betulkan balik. Kau repair mold tu. Repair mold tu. So yang patah, yang tak tajam, kita tajamkan balik. Kita polish dia guna grinder apa semua kan. So aku rasa macam this is not for me lah. Aku nak belajar pasal robot. Aku nak buat robot kan. Aku bukannya nak buat welding. So dia dah lari lah. Cumanya sepatutnya aku kena stay je sebab itu pengalaman kan. Tapi aku tak boleh masuk. Dengan kotor, mata sakitnya, besi-besi penuh tangan, habuk besi semua kan. This is not for me lah. Tapi member aku tu okay. Sebab member aku ni dia lasak sikit lah. Dia ada kemahiran buat rumah apa semua. So dia okay, dia boleh bertahan. Aku stop awal lah. Internship tu aku habis. Aku start awal. Lepas tu kita orang macam buat hal masing-masing. Okay, dia start kerja bapak dia, aku start sambung belajar. Sambung mana? Masa ni aku cari alternatif untuk aku kurangkan kos aku. Abang aku tengah dekat universiti dan aku nak masuk belajar balik lah. Yang nombor 2 lah. Yang first tu dia dah kerja dah dekat Kelang sana kan. So basically ada 5 orang lah yang nak belajar. Betul. So carilah beasiswa yang boleh. Lepas tu kita dapat beasiswa daripada zakat lah masa tu. Boleh apply lah. So aku tengok ada satu universiti nama dia menarik, MSU. Dan dia dekat Shah Alam juga. Aku dah familiar dengan Shah Alam. Dah memang familiar kan. So dia ada pilihan lain juga. Tapi aku tengok sebab dia kat Shah Alam, aku tak tahu pun MSU ni dia punya level lain. Masa tu kan budak-budak MSU kan dia punya gah dia lain sikit kan. Dia ada dua side lah. That side dengan good side dia. Cuma aku tak tahu mana-mana side pun sebelum aku join. Aku just nampak dia adalah universiti yang ada dekat Shah Alam, which is tempat yang aku dah familiar. So aku decide untuk join sana lah. Dan full beasiswa lah. Aku punya bilik, aku punya pengajian aku dalam 25 ke 30 ribu macam tu. Memang zakat sponsor lah. Lepas tu dapat duit belanja sekali bulanan 100.5 ke 300. Dan aku nampak kat sini kurang lah beban kan. Kurang beban untuk parents aku lah. Aku macam bersyukur lah sebab aku dapat beasiswa ni kan. Cumanya aku kena habiskan belajar. Alhamdulillah zakat Selangor kan. Zakat Selangor. Aku rasa disebabkan oleh berkat zakat Selangor tu dan berkat aku punya niat tu, aku nak belajar untuk aku nak sambung ada pendidikan dan aku nak macam banggakan parents aku yang aku ada diploma. At least aku ada level yang okay sikit daripada aku SPM kan. Dan aku nak ubah kehidupan aku daripada menganggur ni kepada kehidupan yang baik sikit lah. Kata kan ada pengajian ni. Kiranya bagus lah sebenarnya. Kejap zakat Selangor ni dulu dia bagi kau untuk kau belajar dan sekarang kau sendiri dah jadi pembayar zakat. Pembayar zakat dah. Kembalikan balik. Betul. Kan? Kiranya bagus lah. So itulah aku dapat sponsor zakat dan dari segi financial masa tu dah tak teruk sangat lah. Macam kalau bandingkan dengan college pertama aku dulu kan. So financially kau pun dah boleh lepas kau kan. Dia pun tak risau sangat. Duit belanja pun macam diorang bagi walaupun tak banyak tapi aku rasa cukup je. Buat tambah-tambah. Buat tambah-tambah. Cukup je lah kata. Tapi aku still nampak lah yang bahawa kehidupan universiti ni memang totally different daripada apa yang aku jangkakan. Daripada apa yang aku pernah alami dekat college dan juga
segi kemahiran. Apa masih lagi culture shock? Sebab dia totally benda yang sangat-sangat berbeza. Dan orang-orang yang belajar kat situ naik BMW, naik Harley Davidson, naik Mercedes, naik Volkswagen. Dia orang park dekat bawah jambatan. Bawah jambatan tu. Jenis kereta-kereta yang kau tengok ni, kau rasa macam kau paling rendah di dunia lah. Kasta kau rasa macam aku tak layak lah duduk ke sini. Even level dia orang pun dah parents bagi kereta macam tu. So kita rasa macam terlalu rendah kita punya kasta dan juga kehidupan kita dengan orang tu. So that's why masa MSU tu aku banyak buat hal sendiri. Mungkin sebab aku dah matang sikit dan aku dah macam usia aku tu pun mungkin setahun ke 2 tahun lebih sikit daripada diorang. Sebab aku masuk diploma. Betul-betul. Kau dah buat yang lain kan. Sebab aku dah mungkin dah masuk umur 19 ke 20 masa tu. Diorang baru 18. So aku dah macam abang sikit lah pada diorang kan. Oh, situ pun diorang punya style pun lain. Dia tak ada seragam kan. Tak ada seragam. Style diorang macam kau tengok dalam filem lah, universiti kan. Dalam drama-drama yang style-style, pakai boot, Dr. Martin. Perlukan modal ke tu? Modal. Pakai macam nak pergi fashion show, itu normal. So aku tak tahu lagi cerita MSU ni dia dark side ke good side ke, aku tak tahu. Aku just tahu aku datang sini niat aku nak belajar, cukup. Kos apa? Aku ambil paling senang sekali yang aku rasa kos dekat situ. Kau memang suka macam tu Be safe. Okay, kos apa? HR. Wah, jauh betul tapi ada relate sikit dengan multimedia. Adalah management. Sebab aku tengok dia punya kos-kos apa yang aku nak kena belajar tu kan, dia ada tulis lah kat situ, dia ada breakdown kan. Asalnya aku nak ambil antara videographer, fotografer ataupun macam berkaitan filem lah. Sepatutnya aku nak ambil yang tu. Tapi bila aku tengok breakdown dia, detail dia kena perlukan kamera, laptop apa semua, which is benda tu kita sendiri kena provide. Kita kena provide, kita kena ada kamera, kena ada, kita kena ada laptop, kita kena ada benda-benda yang berkaitan dengan benda tu lah. Sebab aku dah melalui fasa dekat college, dan masa kat college lama aku tu pun orang memang ada juga belajar benda yang sama, filem apa semua. Nampak lah. Nampak. So aku nampak struggle diorang macam mana. Tapi aku minat. Bila aku tengok diorang ada kamera semua, ini adalah benda yang aku tak boleh nak buat ataupun ada. Which is aku rasa parents aku memang susah nak provide benda tu. Sebab aku faham lah kedudukan financial family aku macam mana masa tu kan. So aku minat benda tu, aku nak belajar. Tapi disebabkan oleh mungkin that's not the time untuk aku nak belajar benda tu. So aku belajar benda yang paling senang dan juga paling murah lah dia punya harga tu kan. HR lah. To be safe lah. Sebab niat kita nak belajar, kita nak ada pendidikan dan kita nak rasa yang kita dah lepaskan apa yang parents kita nak. Masa tu pun aku tak nak susahkan parents aku sangat kan. So ambil lah HR. Aku tanam lalu aku punya minat tentang video-video kamera semua ni kan. Tu belajar and then jumpa orang baru semua. Masa tu lah aku kenal geng-geng yang main kereta. Yang geng-geng lepak-lepak semua kan. Yang hot-hot lah, budak-budak hot lah. Lepas tu ada budak nerd, ada kasta-kasta dia lah. Tapi aku berkawan dengan dua-dua pihak. Senang budak nerd kena kawan. Aku kawan dengan semua orang je dalam kelas tu. Sebab boleh memudahkan aku punya kelulusan untuk belajar. Dan aku juga rapat dengan aku punya lecturer, rapat dengan mentor aku lah. So dengan lecturer ni kau kena berkawan. Kalau mentor ni, apa? Itu tips dia. Sama bayar ke atau lecturer jadi mentor? Lecturer jadi mentor. Tapi mentor tu dia tak ajar aku. Dia guide luar kelas punya hal. Contohnya macam ada aktiviti ke apa semua, dia akan bawa lah. Kita memang of course lah banyak assignment semua kan. So kalau ada budak-budak yang nakal sikit ni, mungkin susah sikit nak buat assignment. So aku akan berkawan dengan budak-budak nerd untuk mudahkan assignment aku. So ada group kan. Kita pilih budak-budak yang pandai lah. Sebab aku dah alami situasi yang macam tu dekat kolej pertama. So aku tahu apa nak buat. Politiknya nak politik survive dia macam nak survive. Sebab aku punya fikiran masa tu, aku tak nak gagal. Aku tak nak gagal je. Aku tak nak repeat exam. Aku tak nak menyusahkan mak bapak aku. Aku tak nak bayar lebih. Aku tak nak duduk sini lama sangat. So kalau kau tanya aku pandai ke tak, masa tu pun aku just nice je. Kau memang ambil approach tengah-tengah. Tengah-tengah. Aku tak pandai sangat. Aku tak dekan pun. Okay, kau punya CGPA berapa? Seingat aku lah, setiap SEM dia konsisten bawah 3.5. Tapi atas 3.2. Study MSU tu pun aku tak adalah macam ada masalah financial yang teruk sangat. Dia okay, cumanya mungkin disebabkan oleh circle, kita punya environment yang lebih kepada budak-budak yang berduit, modern. Diorang punya spend tu lebih tinggi. Lebih tinggi. Dia berbeza dengan kita. Kita makan nasi bujang, kita makan Maggi, rumah masak sendiri. Sebab aku duduk dengan satu rumah yang
Kita sewa based on bilik. Kita tak sewa sewa? based on rumah. Diorang tak provide. Diorang tolong untuk carikan rumah. So pihak MSU ni tolong suggest. So MSU ni memang kawasan tu banyak je perumahan. Aku duduk dekat kawasan yang kira tak murah sangat, tak mahal sangat. Yang murah dia kena jalan jauh sangat. So yang rumah aku ni di sebelah je. So jalan kaki tu dalam masa 2-3 minit je. Zaman tu rasa Menara U pun tak ada lagi. Menara U yang famous tu kan. Macam baru tengah develop lah. Menara U, yang ada nasi kat Wok. Dan Menara U masa tu dia mahal lah. So masa tu aku dengan kawan aku, roommate aku lah, start nak buat macam bisnes baju. Buat baju, adalah T-shirt buat printing. T-shirt printing, adalah. Dapatlah 2-3 helai. Situ pun ada printer t-shirt printing lah. punya ni kan. So tercipta lah satu brand yang nama Ramos juga. Kesinambungan daripada Kesinambungan daripada band muzik. so gambar dengan gitar ada lagi kat Facebook tu. So buat brand clothing local. Zaman tu kan banyak zaman local kan. Local lah kan. Tempatan fest apa semua. So kita nak masuk lah konon-konon tapi tak jadi pun. So macam kawan aku ni diinvest aku yang sebagai peneraju untuk buat brand tu kan. Last aku macam give up lah, tak boleh lah. And then aku di-expose dengan kawan aku semua lagi ni, housemate aku, tentang smartphone. Masa tu aku tak tahu lagi pasal smartphone. Aku just gunakan Samsung S3 Mini. Itu pun aku beli yang clone. Sebab itu yang paling murah sekali. S3 Mini tu best lah masa tu kan. Dia kecil kan. Dan dia rasa lah macam phone mahal tapi versi yang kecil sikit. And then kawan aku ni dia power sikit bab smartphone. Dia guna phone HTC ke phone Sony masa tu. Xperia Sony Sony Xperia. Xperia. Cakap aku, ada satu brand ni yang kalau kau beli memang baloi tau. Aku minat juga. Cuma aku tak mampu untuk nak beli masa tu. Sebab masa aku masuk MSU 2013, orang dah start guna iPhone dah. Majority iPhone. Tak ada dah BlackBerry. Aku tak jumpa dah. Budak-budak kaya semua. Semua iPhone dah. Circle aku semua iPhone. Android tu ada tapi tak ramai sangat guna Android. So dia cakap ada satu phone ni baru nak masuk Malaysia kan. Tapi dia tak official. Import. Dekat Direct D. OnePlus. Direct D memang suka buat. Nama brand tu OnePlus. OnePlus tu masa first OnePlus One. Lepas tu dengan duit daripada aku simpan, duit allowance tu, aku beli lah OnePlus. Harga pun tak mahal masa tu. Rasanya dalam few hundred lah ataupun thousand lah. Aku dah lupa. Zaman tu OnePlus One, kalau kau tak dalam community dia, kau memang tak tahu langsung phone tu. So itulah phone flagship pertama aku yang aku beli sendiri dan juga yang power. Dia better dari Samsung lah. Better dari Samsung dari segi specs dengan harga. Harga dia rendah. Flagship killer. Dan masa tu juga macam aku tunjuk lah dekat kawan aku yang tak tahu pasal brand ni kan. Majority kalau aku balik MK, semua tengok, phone apa ni? Phone apa? Phone Oppo ke? Kau flex lah. Flex lah, kita flex sikit lah. Cakap, ini apa barang phone Oppo. Kita pakai OnePlus lah sekarang. Sebab design ni macam Oppo sebenarnya. Kalau tengok memang OnePlus, kita tahu sub brand Oppo kan. So dia ambil sikit signature design Oppo tapi dia buat brand OnePlus. So OnePlus ni dia macam nak fokus on community. Dengan dia punya software pun clean kan. Masa tu dia gunakan Cyanogen mode. Dia tak gunakan OnePlus punya UI lagi. Dia tak guna Oxygen OS lagi. So custom lah. Zaman custom masa tu lah yang aku tahu Samel ni apa semua kan. Era custom bermula. Custom ROM apa semua. Tapi aku tak buat custom pun. Aku just buat untuk nak update software je. Sebab aku pun macam tak expert sangat. Even laptop aku pun tak macam hidup segan mati tak mahu kan. Laptop aku kan. Itu laptop yang diwarisi Dia dari abang kau. diwarisi kepada abang aku tu. Kepada aku dan kepada adik aku. So masa tu lah era di mana bermulanya fasa aku minat smartphone dan aku minat untuk main trade smartphone. Bermula dengan OnePlus One, aku start trade smartphone. Dan kawan aku tu juga yang kenalkan aku dengan Mudah.my, Carousel masa zaman tu. Dia dah start dah dulu. Kawan aku ni dia dah start dulu. Cuma dia tak bagi tahu aku yang ini adalah cara untuk kita nak boleh tukar-tukar smartphone, boleh jual, beli. Aku tak tahu lagi masa tu. Bila dia tunjuk, ini rupanya. Zaman tu pun kita ada lelong.my kan. Lelong.my.com kan. Zaman tak ada dah kot. Kiranya itulah titik mulanya untuk kau satu lagi career kau. Ya. Which is lepas tu. Inilah bermulanya di mana titik tolak dan triggered fast. Kepada fast. Ya. Fast yang ada sekarang. So yang tu kita share dengan untuk dalam episod episod seterusnya yang kot. next. Sebab itu panjang lah tu. Panjang lagi. Jatuh bangun dia tu. Timeline daripada aku start guna OnePlus One tu, banyak phone yang aku tukar-tukar hampir setiap bulan. Sampai mak aku pun pelik aku tukar phone. Mana datang duit lah. Mana datang duit Padahal semua kan. tukar trade tambah duit je kan.
diorang macam terkejut sebab takut aku buat benda tak elok dekat sana. Kan? Betul. Sebab kawasan tu pun budak-budak ada yang isap-isap ganja apa semua kan. Aku tak involve. Aku tahu benda tu salah dan aku tak nak menyusahkan orang lain. So aku buat benda yang tak menyusahkan orang. That's why aku dah start triggered untuk buat part time lah masa tu. So part time apa tu memang banyak aku buat dulu. Macam-macam. Itu nanti kita akan share dalam next video lah kot. So kita tutup untuk episod kali ni dengan last adalah Faiz dekat MSU dan titik mula untuk Fast Channel ni which is bermulanya dekat MSU lah. Ya betul. So next kita akan share pasal yang MSU tu. So itu saja daripada kami untuk kali ni. Assalamualaikum. So cukup. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye.